Fatin Nabila. Dia mengetuk pintu pagar besi tempah hitam itu dengan marah. Suaranya yang serak, tajam dan terdesak menembusi guruh yang bergemuruh. Saya tahu awak ada di dalam. Saya takkan tanda tangan mana-mana surat cerai. Saya salah. Tolonglah, suruh Encik Bakar buka pintu. Di dalam pagar, sekaki payung hitam besar, perlahan-lahan terbuka. Encik Bakar, beruniform tuxedo sempurna, dengan sarung tangan putih bersih, berdiri memegang lampu minyak antik. Dia menunduk dingin melalui palang besi ke arah lelaki yang pernah menjadi tuan rumah yang berani itu, Irfan Hakimi. Suara Encik Bakar memotong hujan lebat itu, dingin dan keras seperti besi. Encik Hakimi, tolong jaga maruah awak. Sistem keselamatan banglo ini dihubungkan terus ke Balai Polis Shah Alam. Tindakan awak sekarang merupakan pencerobohan jenayah. Pencerobohan? Ini rumah saya. Saya tuan rumah ini. Irfan menjerit, meluru ke hadapan seolah-olah hendak mencengkam kolar Encik Bakar. Panggil Fatin keluar sini. Saya suaminya. Encik Bakar melangkah separuh ke belakang, mengelak tangan yang berlumpur, senyuman profesional tetapi penuh penghinaan terukir di bibirnya. Saya menyesal untuk memaklumkan awak, Encik Hakimi, tetapi geran hak milik banglo ini telah dimuktamadkan sejam yang lalu. Pemilik harta tanah ini sekarang ialah Encik Sulaiman. Ia bukan milik Hakimi mahupun Nabila. Irfan terdiam. Tangan yang tadi mengetuk pagar berhenti di udara, anak matanya membesar kerana terkejut. Dijual? Itu mustahil. Dia tak boleh jual tanpa tanda tangan saya. Mana Fatin? Saya mesti jumpa dia sekarang. Encik Bakar melirik pada jam saku Patek Philip di pergelangan tangannya. Nadanya tenang seperti ramalan cuaca. Puan Nabila sepatutnya berada pada ketinggian kira-kira 30,000 kaki sekarang. Dia meminta saya menyampaikan mesej. Dia berkata, awak dan Cik Suraya dapat berseronok bermain dengan apa yang tinggal dari Titan Holdings, yang tidak lebih daripada cengkerang kosong. Adapun tahun-tahun mudanya yang disia-siakan, dia kata anggaplah ia kerugian, seperti pelaburan yang buruk. Dentuman guruh yang memekakkan menelan jeritan kesakitan Irfan Hakimi. 3 hari sebelumnya, majlis ulang tahun ke-30 Titan Holdings. Lampu chandelier kristal di Dewan Besar Hotel Royal Chulan memancarkan cahaya yang mempesonakan dan menara champagne menjulang tinggi ke siling. Di tengah-tengah semua sosialit dan tokoh industri Kuala Lumpur, saya duduk di sudut meja utama, bergaun pearl collet yang sederhana. Tidak seperti isteri-isteri lain yang syarat dengan permata dan ambisi, saya tidak memegang gelas champagne, tetapi sebiji buah clementine yang masak ranum. Irfan Hakimi benar-benar luar biasa untuk usianya. Membawa Titan Holdings ke pasaran Nasdaq pada usia 30 tahun. Harga sahamnya lebih dari 2 kali ganda dalam setahun. Nah, kebijaksanaan perniagaannya terkenal kejam. Dia seorang jerung. Di pusat semua pujian ini berdiri suami saya, Irfan Hakimi. Dalam sut biru tua yang disesuaikan dengan sempurna, dia adalah gambaran kejayaan. Matanya menyapu kerumunan dengan kesombongan seorang lelaki yang percaya dia menguasai dunia. Hadirin sekalian, dia memulakan. Terima kasih kerana menyertai kami untuk meraihkan ulang tahun ke-30 Titan Holdings. Hari ini bukan sahaja sambutan penubuhan kami, tetapi juga hari saya membuat pengumuman kaki tangan yang penting. Pandangannya tidak tertumpu kepada saya. Ia tertumpu pada seorang wanita yang berdiri di sisi pentas, Suraya, dalam gaun merah menyala yang berpotongan rendah, bibir merahnya yang dicat rapi dan mata provokatifnya memancarkan ambisi yang tidak dapat disembunyikannya. Untuk menerajui pengembangan pasaran global kumpulan yang berjaya, saya telah memutuskan untuk melantik Cik Suraya sebagai ketua kaki tangan di Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif. Mulai sekarang, Cik Suraya akan menguruskan semua jadual saya, mengawasi projek-projek utama dan melaporkan terus kepada saya. Seketika, dewan itu senyap terpegun. Setiap orang di bilik itu tahu apa maksud ketua kaki tangan dalam dunia korporat, terutamanya apabila wanita yang dimaksudkan adalah bintang skandal paling panas dalam masyarakat tinggi baru-baru ini. Serta-merta, ratusan mata beralih kepada saya seperti lampu sorot. Belas kasihan, ejekan dan kegembiraan yang tidak terselindung dari mereka yang telah menemui hiburan malam mereka. Ya Allah, itu hanya pengisytiharan awam tentang perselingkuhan dan dia meletakkannya di sisinya. Bagaimana Fatin Nabilah dapat menahannya? Saya dengar dia bersama Irfan ketika dia bermula dari tiada apa-apa. Tahan? Apa pilihan dia?
Titan Holdings kini semua milik Irfan. Jika seorang isteri suri rumah diceraikan, dia akan berakhir di jalanan. Bisikan-bisikan itu rendah, tetapi ia menusuk telinga saya seperti jarum. Saya berhenti seketika, kuku ibu jari saya menggali kulit Clementine. Rasa tajam sitrus menggigit luka kecil itu, tetapi ekspresi saya tetap tidak berubah. Saya tidak membiarkan senyuman tipis pun meninggalkan bibir saya. Saya mengangkat kepala saya dan bertemu pandangan Irfan di seberang bilik yang sesak. Matanya memegang cabaran sombong. Lihat, ini kuasa saya. Saya memberikan awak maruah menjadi Puan Hakimi. Tanpa saya, awak tiada apa-apa. Saya perlahan-lahan meletakkan satu segmen Clementine di mulut saya dan mengunyah. Ia masam, sangat masam, seperti perkahwinan 7 tahun saya. Fasad berkilauan di luar, tetapi benar-benar busuk setelah anda mengupas kulitnya. Fatin, Irfan, telah turun dari pentas. Suraya mengekorinya dan kini berdiri di hadapan saya. Orang ramai berpisah, membentuk bulatan, tidak sabar untuk tidak melepaskan tontonan itu. Dengan sebelah tangan di dalam poket dan gelas wain di tangan yang lain, Irfan bercakap dengan nada merendahkan seorang lelaki yang memberikan sedekah. Saya tak nampak awak dari pentas. Awak hanya duduk di sini mengupas buah. Pada malam seperti ini, awak sepatutnya berinteraksi seperti Suraya. Awak terlalu pendiam. Awak tak membantu perniagaan saya. Suraya bergantung pada lengan Irfan, berpura-pura tidak bersalah sambil tersenyum kepada saya. Fatin, jangan marah dengan ketegasannya. Dia hanya mengatakannya kerana dia peduli tentang awak. Awak sangat rapuh dan awak tidak benar-benar memahami perniagaan hari ini. Mulai sekarang, saya akan menguruskan semua kerja yang menyusahkan dan makan malam dengan klien. Awak hanya boleh tinggal di rumah dan menjaga bunga awak. Bukankah itu indah? Ia adalah pengisytiharan perang yang jelas. Tempat awak, lelaki awak, mereka milik saya sekarang. Saya menarik tuala kertas dari dispenser dan dengan elegan mengelap jus sitrus dari jari-jari saya. Kemudian saya perlahan-lahan berdiri. Saya tidak langsung memandang Suraya. Mata saya tertumpu pada Irfan. Irfan, saya berkata, suara saya lembut dan hangat, tanpa sebarang kemarahan. Sangat melegakan kerana Cik Suraya sangat cekap dan bersemangat untuk meringankan beban awak. Menguruskan syarikat sebesar itu pasti sangat menuntut. Irfan tersentak. Dia jelas mengharapkan histeria, adegan awam, tangisan. Itu akan memberinya alasan yang sempurna untuk menyingkirkan saya sebagai wanita yang emosional dan tidak rasional. Ketenangan saya menggagalkan rancangannya membuatkan dia merasa sedikit terhina. Bagus, saya gembira awak faham, katanya, nadanya sedikit lembut sambil dia mengerutkan kening. Ini semua untuk kebaikan keluarga kita. Suraya adalah MBA dari Ivy League, bijak dan berkebolehan. Awak patut cuba belajar sesuatu daripadanya. Ya, saya patut. Saya banyak yang perlu dipelajari. Saya tersenyum dan mengangkat tangan kiri saya. Cincin berlian 3 karat di jari saya. Hadiah untuk ulang tahun kelima kami ketika dia berbisik janji selama-lamanya berkilau dingin di bawah cahaya. Dengan tangan kanan saya memegang cincin itu. Jika Cik Suraya akan menguruskan semua jadual dan projek awak, mungkin ini akan lebih berguna kepadanya daripada kepada saya. Dengan perlahan-lahan, sengaja, supaya semua orang di bulatan sekeliling dapat melihat. Saya meluncurkan cincin itu dari jari saya. Lekukan sama kekal di tempatnya. Fatin, apa yang awak buat ni? Wajah Irfan serta-merta mengeras. Jangan mengamuk di tempat seperti ini. Saya tak mengamuk. Saya perlahan-lahan meletakkan cincin itu di atas meja di sebelah gelas champagne. Bunyi dentingan yang jelas dan tajam itu tidak kuat, tetapi ia menghentikan perbualan di sekeliling seperti bunyi tembakan. Jika awak memberikan dia kuasa mutlak, dia patut memiliki lambang yang sepadan dengannya. Saya rasa cincin ini akan melengkapi gaun merah Cik Suraya dengan cantik. Dengan itu, tanpa memandang mereka lagi, saya berpaling dan berjalan ke pintu keluar dewan, meninggalkan beg tangan saya. Fatin, berhenti di situ. Jeritan marah Irfan bergema di belakang saya. Jika awak berani keluar dari pintu itu malam ini, jangan sesekali fikir untuk kembali. Kecuali awak merangkak kepada saya. Saya tidak berhenti. Dengan belakang badan tegak dan langkah kaki saya kukuh, saya terus berjalan. Merangkak Irfan, awak akan segera tahu siapa yang akan merangkak kepada siapa. Sebaik sahaja, saya melangkah keluar dari hotel. Angin malam yang sejuk menghilangkan bau minyak wangi yang menusuk hidung dari parti itu.
Sebuah Maybach hitam meluncur senyap ke tepi jalan. Plat nombornya biasa-biasa saja, tetapi perisainya setaraf Presiden. Pintu belakang terbuka dari dalam dan saya masuk. Sebaik sahaja pintu tertutup, bunyi bising kota sepenuhnya terasing. Di dalam, hanya satu lampu baca yang malap menyala. Hakim, bekas pembantu, saya dan kini, rakan kongsi di sebuah firma guaman global, duduk dengan komputer riba di atas lututnya. Bos, katanya, membetulkan cermin mata berbingkai emasnya, suaranya tepat dan tenang. Itu persembahan yang hebat. Saya bersandar pada tempat duduk kulit mewah. Senyuman sederhana yang telah saya pakai selama bertahun-tahun telah hilang, digantikan dengan rasa dingin yang boleh membekukan udara. Saya menekan jari ke dahi, berpura-pura keletihan. Saya telah lama memainkan peranan sebagai anak domba yang lembut. Otot muka saya telah kaku. Irfan Hakimi akan percaya awak pergi dengan hati yang remuk. Pasukan komunikasi sudah memantau pelayan dalaman Titan. Kabar angin tersebar bahawa awak diusir tanpa apa-apa. Biarkan mereka, saya berkata dengan ketawa dingin, mengeluarkan sebotol Romani Conti dari peti sejuk mini. Wain yang saya minum hanya untuk meraihkan kemenangan. Kesombongannya akan mencipta peluang. Dia perlu percaya saya bukan ancaman untuk menurunkan kawalannya. Hakim berhenti menaip dan memandang saya. Haruskah kita mulakan proses pembubaran aset sekarang? Saya mengucap Wain, memerhatikan cecair merah anggur melukis lengkung elegan pada gelas. Mulakan. Saya menghirup, mata saya berkilat dengan cahaya pemangsa. Hantar mesej kepada Encik Bakar, suruh dia bersedia untuk berpindah dan maklumkan pasukan kita di Kuala Lumpur. Jualan singkat saham Titan bermula sekarang. Faham. Kilauan keterujaan menyala di mata Hakim. Dan untuk Irfan Hakimi, berikan dia 3 hari. Saya memandang lampu neon bandar yang bergemerlapan. Seolah-olah saya sudah dapat melihat pertumpahan darah yang akan berlaku. 3 hari, saya akan membuat dia menonton ketika empayar yang dia percaya dibina dengan kedua tangannya sendiri runtuh di hadapan matanya seperti istana pasir. Dia akan belajar dengan cara yang paling menyakitkan siapa yang telah menyokong siapa selama 7 tahun terakhir. Keesokan paginya, cahaya matahari menembusi langsir, tetapi kedinginan di rumah kosong itu kekal. Saya duduk di meja solek saya memakai serum yang tidak ternilai. Wanita di cermin itu tidak bersolek, tetapi tiada tanda-tanda keputusasaan yang tertekan atau mata merah yang biasa dilihat pada isteri yang dicurangi. Di tingkat bawah, saya mendengar bunyi enjin kereta, diikuti dengan pintu hadapan yang dibuka dan bunyi tumit tinggi yang tajam di lantai marmar. Irfan telah kembali dan dia membawa Suraya bersamanya. Dia menguji kesabaran saya. Saya meletakkan botol itu dan melicingkan sutera jubah saya perlahan-lahan turun tangga besar. Di ruang legar, Suraya sudah bertindak seperti puan rumah, mengarahkan kaki tangan untuk membawa beg-beg mewah edisi terhadnya ke tingkat atas. Irfan duduk di sofa, bersilang kaki, membelik fail. Melihat saya, Suraya menutup mulutnya dengan gaya terkejut. Oh Fatin, saya minta maaf, Irfan terpaksa bekerja lewat malam tadi. Dia risau akan membangunkan awak, jadi dia kembali bersama saya. Kami terpaksa mengambil beberapa dokumen penting. Oh, dan saya akan tinggal di sini buat sementara waktu. Ini untuk urusan penggabungan antarabangsa yang besar. Ia akan lebih mudah untuk kerja. Untuk membingkaikan perzinaan sebagai ketekunan profesional adalah bakat tersendiri. Saya berhenti separuh jalan menuruni tangga dan berkata, muka saya kosong tanpa ekspresi. Ini rumah Encik Hakimi. Dia boleh membawa sesiapa sahaja yang dia suka. Mendengar kata-kata saya, Irfan mengangkat kepalanya dari dokumennya. Kerutan dalam di wajahnya sedikit berkurangan. Penerimaan saya yang jelas tentang tempat saya menggembirakannya. Dia menepuk fail itu ke atas meja kopi. Fatin, memandangkan awak begitu munasabah. Awak boleh tanda tangan ini juga. Saya berjalan ke arahnya dan mengambilnya. Perjanjian tambahan kepada pembahagian harta perkahwinan dan perjanjian pemindahan amanah saham, kandungannya ringkas dan kejam. Saya akan melepaskan tanpa syarat semua hak dividen daripada anak syarikat Titan Holdings dan memindahkan 5% terakhir saham pengasas awal yang dipegang atas nama saya ke dalam amanah untuk Suraya. Sebagai balasan, saya akan menerima elaun bulanan RM5,000 dan mengekalkan gelaran Puan Irfan Hakimi. Irfan, apa ini? Saya bertanya, berpura-pura tidak tahu.
Dia berdiri dan berjalan ke arah saya, suaranya dipenuhi ancaman yang tidak dapat dinafikan. Fatin, awak lihat sendiri, syarikat sedang dalam fasa pengembangan kritikal. Suraya bekerja keras untuk urusan antarabangsa kita. Bagaimana ia akan kelihatan kepada pekerja jika dia tidak memegang sebarang saham? Awak pun tidak menyumbang kepada syarikat, jadi serahkan sahaja saham itu. Saya sudah menanggung semua perbelanjaan hidup awak. Saham itu hanya terbazir di tangan awak. Terbazir? Saya mengulangi perkataan itu, tidak dapat menahan ketawa pahit. 5% itu dibeli dengan wang hasil penjualan rumah lama peninggalan ibu saya, satu-satunya warisan saya, untuk menyediakan modal awal beliau. Dan kini, dia memanggilnya pembaziran. Apa? Awak ada masalah dengan itu? Wajah Irfan gelap, matanya menjadi mengancam. Jangan lupa, abang awak berada di pusat penjagaan khas di Switzerland. Bil perubatannya tidak murah. Jika saya dalam mood yang buruk, siapa tahu apa yang akan berlaku kepada pembiayaan itu. Dia mengancam saya dengan satu-satunya keluarga saya. Fatin yang lama pasti akan patah hati, marah. Tetapi wanita saya sekarang hanya mengasihaninya. Dia tidak tahu bahawa pusat penjagaan khas itu adalah yang paling eksklusif di Switzerland, dimiliki dan dikendalikan oleh yayasan di bawah kawalan saya. Jumlah kecil yang dia hantar setiap bulan tidak cukup untuk menampung makanan tambahan abang saya. Saya tidak pernah berkata, saya tidak akan. Saya mengeluh dalam-dalam. Mata saya berkaca dengan air mata buaya, seolah-olah saya membuat pengorbanan besar. Ia adalah lakonan yang telah saya latih di cermin berkali-kali. Jika ia baik untuk syarikat dan baik untuk awak, maka tentu saja saya akan tanda tangan. Saya mengambil pen dan tanpa ragu-ragu menandatangani dokumen yang secara sah akan menjadikan saya seorang papa kedana. Bunyi gesekan pena pada kertas adalah satu-satunya bunyi. Melihat saya menandatangani, syak wasangka di mata Irfan hilang sepenuhnya, digantikan dengan kepuasan sombong. Baginya, drama malam tadi hanyalah perasaan wanita sementara. Dengan sedikit tekanan, saya masih isteri patuh yang boleh dia kawal. Lihat itu lebih baik, katanya menepuk kontrak yang ditandatangani. Dia berpaling kepada Suraya. Suraya, 5% ini milik awak sekarang. Bekerja keras. Suraya, dengan wajah kemerahan kerana kemenangan, berlari ke Irfan dan menciumnya. Terima kasih Irfan, saya takkan kecewakan awak. Dan terima kasih, Fatin. Awak sangat murah hati. Saya melihat mereka berdua mempamerkan kasih sayang yang tidak tahu malu di rumah saya dan tersenyum tipis dingin. Teruskan, tanda tanganlah. Sebaik sahaja awak lakukan, Suraya, awak bukan sahaja mewarisi 5% saham, tetapi juga liability bersama yang besar yang melekat padanya. Awak tidak tahu bahawa malam tadi, saya menggunakan saham-saham itu sebagai cagaran untuk pinjaman berdaya ungkit tinggi yang besar dari sebuah firma luar pesisir. Sebaik sahaja saham Titan turun naik lebih dari 10%, saham-saham itu akan menjadi gunung hutang yang akan menenggelamkan awak berdua. Nah, sekarang setelah itu selesai, saya tidak akan mengganggu kerja awak. Memainkan peranan isteri yang kesepian dan mengundur diri, saya berpaling dan naik ke tingkat atas. Irfan melihat saya pergi, pasti berfikir dia sudah tamat. Dia bukan lagi ancaman. Petang itu, saya menerima panggilan daripada Irfan. Suaranya tegang dengan kemarahan yang terpendam. Fatin, apa yang awak dah buat ni? Kenapa Kak Suraya ditolak di butik Hermes di Jalan Bukit Bintang? Ia ditolak di hadapan semua orang. Awak tahu tak betapa malunya saya? Saya menukar telefon kepada pembesar suara. Dengan tenang, memotong duri dari sekuntum mawar hitam di dalam pasu. Irfan, tolong bertenang, saya berkata dengan suara yang tidak bersalah. Kenapa kad dia ditolak? Saya tak batalkannya. Jangan mengarutlah. Jurujual kata hadnya RM2,000. Apa yang awak boleh beli dengan RM2,000? Awak tak boleh beli cincin syal pun. Jeritannya membuatkan telefon bergetar. Saya dapat membayangkan adegan itu dengan sempurna. Suraya memilih beg Birkin bernilai puluhan ribu, dengan bangga menyerahkan kad hitamnya hanya untuk diberitahu dana tidak mencukupi. Saya dapat membayangkan rupa wajah isteri-isteri sosialit lain. Oh, saya ingat sekarang, saya berkata dengan santai, memotong tangkai berduri. Awak kata syarikat kekurangan wang kerana penggabungan Irfan. Saya tak boleh bantu dari segi perniagaan. Jadi saya fikir satu-satunya perkara yang boleh saya lakukan ialah berjimat cermat. Jadi,
Saya mengambil semua aset cair dari akaun amanah keluarga kita dan menguncinya dalam sijil deposit 3 tahun. Saya hanya tinggalkan sedikit untuk perbelanjaan hidup. Kad itu dihubungkan ke amanah. Awak lihat? Ada beberapa saat sunyi terkejut di hujung sana. Alasan saya begitu masuk akal, begitu tidak mementingkan diri sehingga Irfan terdiam. Saya sedang menyimpan wang untuknya. Untuk syarikat. Jika dia marah, dia akan kelihatan seperti lelaki yang remeh dan berfikiran sempit. Berapa banyak yang awak depositkan? Dia bertanya, suaranya tegang. Oh, tidak banyak, hanya kira-kira 20 juta ringgit ada dalam tunai. Saya berbohong dengan mudah. Pada hakikatnya, 20 juta ringgit itu telah disalurkan melalui puluhan akaun hantu ke dalam dana luar negara, sebaik sahaja pasaran dibuka, menjadi modal untuk serangan jualan singkat yang tidak lama lagi akan menjunamkan harga saham Titan. Awak gila ke? Siapa suruh awak buat macam tu? Irfan meraung, kedengarannya seperti dia akan mendapat aneurisma. Saya minta maaf Irfan. Suara saya menjadi lembut, terluka. Saya hanya mahu awak dapat fokus pada kerja awak tanpa sebarang kebimbangan. Awak kata Suraya sangat berkebolehan. Saya fikir dia akan bersetuju bahawa setiap sen patut digunakan untuk pertumbuhan syarikat, bukan dibazirkan untuk beg tangan. Tentunya dia tidak bersama awak hanya kerana wang awak kan? Ia adalah perangkap yang sempurna. Dia tidak dapat melampiaskan kemarahannya. Sama-sama melalui telefon, saya dapat mendengar suara Suraya yang menangis. Irfan, dia sengaja buat macam ni untuk malukan saya. 2,000 milas. Kalau benda ni tersebar, macam mana saya nak tunjuk muka kat bandar ni lagi? Untuk melindungi imejnya sebagai tycoon yang murah hati di hadapan kekasihnya, Irfan memaksa dirinya menjerit ke telefon. Baiklah, jangan buat apa-apa tanpa kebenaran saya lagi. Saya akan biarkan sekali ini. Sekarang, batalkan CD itu segera dan jangan ganggu saya untuk beberapa hari akan datang. Oh, tentang itu. Untuk membatalkan CD, awak kena pergi ke bank secara peribadi dan awak perlu membuat temu janji. Ia mungkin akan mengambil masa kira-kira 3 hari. Saya menambah satu lagi paku ke kerandanya. Perempuan tak guna. Klik. Dia meletak telefon. Saya meletakkan gunting dan mengagumi mawar hitam yang tersusun rapi. Senyuman puas terukir di wajah saya. 2,000, Suraya. Ini baru permulaan. Tak lama lagi awak akan dapati awak takkan ada cukup wang untuk tiket bas RM2, apatah lagi apa-apa yang berharga RM2,000. Saya mengambil telefon saya dan menghantar mesej kepada Encik Bakar. Encik Bakar, waktu minum teh esok akan diteruskan seperti yang dirancang. Senarai tetamu kekal sama. Puan Sulaiman, Puan Rahim dan Puan Halimah dari LHDN. Dan tolong keluarkan set teh antik Tiffany. Saya akan memberikan mereka persembahan yang sangat menarik esok. Irfan percaya rangkaiannya sepenuhnya miliknya sendiri. Saya akan menunjukkan kepadanya betapa cepatnya pokok parasit itu layu dan melarikan diri apabila pokok itu dicabut dari tanah yang menyuburkannya. Ini adalah lakonan kedua reka bentuk saya. Untuk memutuskan semua hubungannya, untuk mengeringkan pengaruhnya, malam pun tiba. Dari tingkap-tingkat 2 saya melihat kereta Irfan kembali ke banglo. Kali ini, dia seorang diri, wajahnya gelap dan letih. Nampaknya, menenangkan Suraya tidak semudah itu. Inilah sifat picit lelaki. Apabila seorang isteri berkorban dan berjimat untuknya, dia melihatnya sebagai tugas dan mendapatinya membosankan. Tetapi apabila seorang kekasih mengamuk kerana wang, dia melihatnya sebagai kasih sayang yang tulus dan bersungguh-sungguh untuk menenangkannya. Nikmatilah ketenangan ini, Irfan. Selepas esok, perkataan damai tidak akan wujud lagi dalam dunia awak. Jika rundingan perniagaan adalah medan perang lelaki, maka parti teh masyarakat tinggi adalah zon perang wanita. Tiada letupan, tetapi setiap perkataan adalah ranjau. Pukul 2 petang, hari itu cerah dan indah. Saya duduk di konservatori kaca di Taman Banglo. Di hadapan saya adalah set teh antik Tiffany yang saya perolehi di lelongan Sotheby's. Wap yang keluar dari cawan mengaburkan kilauan mata saya yang penuh perhitungan. Hanya 3 tetamu yang hadir hari ini, tetapi setiap seorang memegang kuasa yang cukup untuk menggegarkan Kuala Lumpur. Di sebelah kiri saya, Puan Sulaiman yang elegan dan bermaruah, isteri Ketua Pegawai Eksekutif K-Bank, pemiutang terbesar Titan Holdings. Di hadapan saya, wanita berkaca mata hijau jet adalah Puan Halimah, isteri bekas Pesuruhjaya LHDN,
Dan di sebelah kanan saya, dengan tenang menikmati tehnya, adalah Puan Rahim, yang suaminya memegang kuasa atas semua lesen import-eksport di negeri itu. Selama 7 tahun terakhir, Irfan percaya pinjamannya mudah diluluskan, audit cukainya berjalan lancar dan pelepasan kastamnya dipercepatkan kerana daya tariknya sendiri dan kemampuannya minum arak. Dia tidak pernah bermimpi bahawa semua itu adalah hasil dari petang-petang yang tenang ini. Secawan teh, sepatah kata yang dipilih dengan teliti dan hadiah yang tepat pada masanya yang telah saya atur dari meja ini. Fatin, Puan Sulaiman memulakan, meletakkan cawannya, matanya meneliti. Saya dengar Irfan membuat pengumuman kaki tangan di parti ulang tahun semalam. Budak Suraya itu, dia ketua kaki tangan Irfan sekarang. Awak dengar berita cepat sekali, saya berkata dengan senyum, menggunakan garpu untuk meletakkan sekeping daging wagyu premium di atas pinggannya. Ya, Suraya adalah MBA dari Ivy League, muda dan penuh semangat. Irfan sangat menghargainya. Nampaknya, dia bercadang untuk menyuruhnya mengendalikan semua kerja sukar mulai sekarang, menandatangani kontrak, mengecop dokumen, berulang-alik ke bank untuk pinjaman. Ekspresi Puan Sulaiman serta-merta mengeras. Dia mengekalkan persahabatan dengan saya kerana saya adalah Fatin Nabilah, seorang wanita yang tahu tempatnya, mematuhi etika dan berasal dari keluarga dengan akar yang kukuh. Tetapi Suraya, dia tidak lebih dari seorang pendatang baru, orang yang tidak dikenali yang datang entah dari mana. Dia membiarkannya menguruskan? Puan Sulaiman mendengus, mengetuk meja ringan dengan kuku tangannya yang rapi. Titan Holdings mempunyai pinjaman jambatan utama yang akan tamat tempoh bulan depan. Dahulu, semuanya berjalan lancar kerana awak akan membawa meterai korporat kepada suami saya sendiri. Sekarang, seorang gadis yang datang dari mana-mana sahaja berfikir dia boleh masuk begitu sahaja. Dia tidak tahu apa-apa pun. Dia tidak menghabiskan ayat itu, tetapi maksudnya jelas. Jika orangnya berubah, bank akan mengikut prosedur. Mereka akan memulakan semakan kelayakan dari awal. Inilah sebenarnya hasil yang saya inginkan. Saya mengeluh, seolah-olah tidak berdaya dan menyembunyikan senyuman saya di sebalik cawan teh saya. Puan Sulaiman, awak tahu bagaimana keadaannya. Irfan fikir saya terlalu konservatif, terlalu kuno sekarang. Dia kata, pendekatan generasi baru Suraya lebih sesuai untuk pasaran semasa. Saya telah memutuskan untuk melepaskannya. Mulai sekarang, saya hanya akan berehat di rumah. Saya tidak akan campur tangan dalam semua urusan syarikat. Ini bukan hanya berpura-pura lemah. Dan 9 died. Dan 9 daru. Dan 9 dadaru. Dan 9 dadaru. Dadaru. Ia adalah pengisytiharan tidak bertanggungjawab. Saya memberi isyarat bahawa saya tidak akan lagi bertanggungjawab terhadap risiko Titan Holdings. Jika mereka tidak mahu menanggung kerugian, mereka harus keluar sekarang. Puan Halimah membetulkan cermin matanya, menangkap isyarat itu serta-merta. Fatin, jadi awak akan benar-benar berundur sepenuhnya. Tepat ketika saya hendak menjawab, pintu kaca konservatori dibuka. Oh, lihat siapa yang datang. Sedang minum teh dan awak tidak terfikir pun untuk menjemput saya. Bau minyak wangi Chanel nombor 5 yang menusuk hidung menyerang aroma teh yang halus, menyerang deria. Berpakaian gaun mini champagne emas yang ketat dan membawa beberapa beg membeli belah berlogo besar, Suraya menyerbu masuk seperti burung merak yang sombong. Di belakangnya, kaki tangan rumah berdiri dengan ekspresi malu. Setelah gagal menghalangnya, suasana menjadi beku. Puan Sulaiman, Puan Halimah dan Puan Rahim semuanya mengerutkan kening secara naluri bersandar ke belakang. Dalam kalangan sosial ini, muncul tanpa dijemput di majlis peribadi adalah dosa yang paling besar, tetapi Suraya sama sekali tidak menyedari. Dalam fikirannya, ini adalah rumah Irfan. Dan sebagai wanita kesayangan Irfan yang baru, itu menjadikannya separuh pemilik. "Hello, puan-puan," kata Suraya dengan santai, menjatuhkan beg-beg beli belahnya ke atas meja antik dengan bunyi dentuman yang kuat. Set Tiffany yang tidak ternilai itu bergoyang berbahaya. "Saya Suraya, Ketua Kaki Tangan Encik Hakimi dan juga boleh dikatakan eksekutif utama masa depan di Titan Holdings. Saya ada bawa beberapa hadiah kecil memandangkan ini kali pertama kita bertemu. Beberapa syal baru dari gedung membeli belah." Dia menekankan perkataan baru, matanya bersinar dengan kebanggaan yang mencolok. Dia tidak tahu bahawa bagi wanita-wanita yang duduk di sini, malah kain buruk di rumah mereka lebih mahal daripada barangan gedung beli belah barunya.
Puan Sulaiman tidak berkelip mata pun. Dia mengeluarkan sapu tangan sutera dan menutup hidung dan mulutnya seolah-olah dia terbau sesuatu yang busuk. Fatin, kita perlu mengudarakan konservatori ini. Saya terbau sesuatu yang murah. Senyuman Suraya beku di wajahnya. Tangannya memegang hadiah tergantung di udara. Dia melemparkan pandangan kepada saya yang merupakan gabungan rayuan, meminta bantuan dan kemarahan. Fatin yang lama dan patuh mungkin akan masuk campur untuk meredakan keadaan yang janggal itu, tetapi saya hanya duduk di situ dengan tenang menghirup teh saya. Saya tidak memandangnya pun. Awak mahu pengesahan saya? Berani awak? Apabila saya tidak memberikan sebarang reaksi, Suraya menjadi terdesak. Dia cuba memaksa dirinya masuk ke dalam perbualan, menarik kerusi untuk duduk. Puan Sulaiman kan? Irfan banyak bercerita tentang awak. Dia kata, suami awak seorang yang sangat berintegriti. Kebetulan, saya akan membawa kontrak lanjutan pinjaman kepadanya sendiri esok. Sangat kurang ajar. Encik Bakar yang berdiri senyap tiba-tiba melangkah ke hadapan menghalang kerusinya. Dia menunduk memandang Suraya, wajahnya bertopeng tanpa ekspresi. Cik Suraya, ini adalah perhimpunan peribadi untuk Puan Nabilah. Mengikut protokol, kaki tangan, pemandu dan pembantu tidak dibenarkan menyertai. Sila tunggu di ruang rehat kaki tangan. Siapa yang awak panggil kaki tangan? Suraya akhirnya meletup. Saya dengan Irfan. Saya pemegang saham dalam syarikat. Fatin, awak hanya akan berdiri di situ sementara butler awak yang sial ini menghina saya macam ni. Dia telah membuang semua kepura-puraan, mendedahkan sifatnya yang sebenarnya dan dengan satu ayat itu, dia memutuskan talian hayat terakhir untuk Titan Holdings. Puan Rahim meletakkan cawan tehnya, berdiri dan melicinkan skirtnya. Dia memberikan Suraya pandangan dingin dan merendahkan, kemudian berpaling kepada saya. Fatin, nampaknya ada tetamu yang kurang menyenangkan telah tiba. Mungkin kita boleh minum teh lain kali. Memang benar, Puan Halimah bersetuju, turut berdiri. Saya tidak tahu apa yang berlaku kepada pertimbangan Irfan, melantik wanita berkaliber ini sebagai eksekutif utama. Saya rasa kita perlu menilai semula rating risiko cukai untuk Titan Holdings. Puan Sulaiman lebih terus terang. Dia datang ke sisi saya dan menepuk tangan saya. Suaranya perlahan dan penuh makna. Fatin, awak pasti telah melalui banyak perkara. Sekarang setelah awak tidak lagi terlibat dalam syarikat, saya rasa saya tiada sebab untuk memberikan layanan kepada mereka yang tidak berketurunan. Dia akan memberitahu suaminya untuk mengikut prosedur. Ketiga-tiga wanita itu keluar dari konservatori tanpa memandang Suraya. Suraya panik sepenuhnya. Bodoh sekalipun dia faham apa maksud penilaian semula dan mengikut prosedur. Dia meluru ke hadapan untuk menghalang mereka. Puan-puan, tunggu. Bukan itu maksud saya. Jangan biarkan dia lewat, saya berkata perlahan. Encik Bakar segera memberi isyarat kepada dua pengawal keselamatan yang menghalang laluan Suraya seperti dinding yang kukuh. Sekarang hanya tinggal saya dan Suraya di konservatori. Tidak dapat menahan kemarahannya, dia berpaling dan menuding jari ke muka saya. Fatin, awak sengaja buat ni kan? Awak seronok tengok saya dimalukan. Saya akan beritahu Irfan semuanya. Saya akan beritahu dia awak bersekongkol dengan orang luar untuk membuli saya dan mensabotaj syarikat. Saya perlahan-lahan berdiri dan berjalan ke arahnya. Saya lebih tinggi satu kepala, mencipta dinamik keunggulan yang sempurna. Saya memandang Suraya seolah-olah memandang lalat yang berdengung. Suraya, awak silap tentang satu perkara. Saya menghulurkan tangan dan perlahan-lahan membetulkan kola gaunnya yang telah bengkok akibat kekacauan Suraya. Gerakan saya lembut, tetapi suara saya cukup dingin untuk membuatkan dia getar. Saya tidak sabotaj apa-apa. Awak sendiri adalah lumpur yang tidak dapat awak keluar. Saya memberikan awak peluang untuk menonjolkan diri dalam masyarakat ini. Tetapi malangnya, nampaknya wajah awak terlalu kotor untuk sesiapa pun ingin melihatnya. Suraya, yang terintimidasi oleh kehadiran saya, melangkah ke belakang secara tidak sengaja. Saya menunduk dan berbisik di telinganya. Kembali kepada Irfan. Beritahu dia bahawa rangkaian dibina dengan kebijaksanaan dan kelas, bukan dengan berguling-guling di atas katil seperti yang awak lakukan. Beritahu dia bahawa layanan istimewa yang dia dapat dari bank akan berakhir, jadi dia patut menikmatinya sementara masih ada. Dengan itu, saya meninggalkan konservatori. Di belakang saya dapat mendengar Suraya menghentak kakinya dan menjerit kerana kecewa, kembali ke bilik kerja saya.
Panggilan video dari Hakim masuk. Bos, permainan itu sangat hebat. Di skrin, Hakim membetulkan cermin matanya. Pihak Encik Sulaiman telah pun membuat langkah. Jabatan Pengurusan Kredit baru sahaja memaklumkan pasukan kewangan Titan bahawa mereka menuntut cagaran tambahan dan telah membekukan semua talian kredit baru. Cemerlang. Saya duduk di kerusi saya dan berpusing. Bagaimana dengan pasukan teknologi? Semuanya berjalan lancar, lapor Hakim. Dr. Marcus Stone, Ketua R, di Titan, bersama 18 penyelidik utama, semuanya telah mengemukakan permintaan untuk perjalanan perniagaan dan cuti ke Eropah. Alasan rasmi adalah untuk menghadiri Expo Industri di Jerman. Perbelanjaan telah ditanggung oleh akaun peribadi awak dan Irfan meluluskannya. Ya, dengan penuh semangat. Hakim tidak dapat menahan senyuman. Nampaknya, pada saat itu, Suraya sedang mengamuk di pejabatnya, menuntut pejabat yang lebih besar untuk dirinya. Untuk menenangkannya, Irfan menandatangani permintaan itu tanpa melihatnya. Dia malah dikatakan berkata, syukurlah dengan fosil-fosil tua itu. Sudah tiba masanya kita menggantikan mereka dengan bakat muda yang patuh. Ketawa terlepas dari saya. Irfan, awak fikir awak sedang membersihkan rumah, menyingkirkan pengawal lama, tetapi pada hakikatnya, awak secara peribadi menyerahkan pisau bedah kepada saya untuk memotong syarikat awak sendiri. 18 penyelidik itu memegang kunci kepada 3 paten paling kritikal, Titan dan data penyelidikan 5 tahun akan datang. Mereka tidak pergi ke Eropah untuk persidangan. Mereka pergi untuk menyertai syarikat baru yang baru saya tubuhkan di Berlin. Sudahkah tiket kapal terbang ditempah? Saya bertanya. Penerbangan malam esok. Kira-kira pada masa yang sama dengan awak, bos. Bagus. Saya memandang keluar tingkap ke arah langit yang gelap. Beritahu Dr. Thorne bahawa sebelum mereka pergi, mereka perlu memadamkan semua pelayan penyelidikan, tinggalkan hanya versi beta yang penuh bug. Memandangkan Suraya sangat suka bertanggungjawab, mari kita berikan dia sesuatu untuk diuruskan. Dalam langkah ini, saya telah mengeluarkan darah Titan, modal, otaknya, teknologi dan pengaruhnya, rangkaian. Apa yang tinggal dari Titan Holdings kini tidak lebih daripada sayur-sayuran dalam sut mewah. Ia kelihatan baik di luar, tetapi di dalamnya sudah mati dan Irfan masih mengimpikan empayar perniagaannya. Kira detik, 2 hari, ketenangan aneh menyelubungi banglo itu. Ia adalah ketenangan yang menekan, menyesakkan sebelum hurikan. Sama ada untuk membuat saya marah atau untuk mempamerkan kuasanya, Irfan sebenarnya telah membawa Suraya pulang untuk bermalam. Semasa makan malam, lampu kristal di bilik makan dipadamkan. Di satu hujung meja panjang duduk Irfan dan Suraya. Di hujung yang lain saya. Pemandangan itu sama absurdnya dengan sinetron yang buruk. Fatin, kenapa makanan sangat teruk malam ini? Irfan mengerutkan kening, memandang dengan jijik pada sup jernih di dalam mangkuknya. Suraya adalah wanita yang sedang membesar. Dia memerlukan nutrisi yang betul. Suruh dapur mengeluarkan udang kara dan stik. Suraya bersandar kepadanya. Suaranya mendesir lembut. Dia betul, sayang. Bagus awak cuba menyimpan wang awak, tetapi awak perlu menjaga kesihatan awak. Sup ini nampak macam air basuhan pinggan. Macam mana sesiapa boleh makan ni? Dia mencucuk makanan dengan garpu, wajahnya bertopeng jijik. Saya dengan elegan memotong stik saya. Milik saya, tentu saja, adalah filet mignon utama. Milik mereka adalah potongan diskaun dari pasar raya. Saya tersenyum tipis. Ini bukan hanya sup. Ini adalah konsome daging lembu, jenis yang dihidangkan di majlis makan malam negara. Ia mungkin kelihatan jernih, tetapi ia dibuat dengan merebus tulang rusuk daging lembu tua, kerang kering dan bahan-bahan lain selama lebih 10 jam. Jika awak fikir ia rasa seperti air basuhan pinggan, Cik Suraya, mungkin cita rasa awak belum terbiasa dengan cita rasa orang yang benar-benar kaya. Sebenarnya, ia hanyalah sup kubis hambar yang disediakan oleh dapur dengan sisa makanan. Saya telah menyuruh Encik Bakar menuang konsome sebenar di atas batas bunga sebagai baja. Tetapi Irfan, yang sentiasa sombong, serta-merta bersemangat mendengar perkataan makan malam negara dan benar-benar kaya, dia melemparkan pandangan tidak setuju kepada Suraya. Kalau awak tak tahu apa-apa, diam saja. Cita rasa Fatin dalam makanan sentiasa sempurna. Dia memaksa dirinya mengambil satu sudu, sedikit meringis. Ya, rasa yang sangat mendalam.
Sebab dia meringis adalah kerana saya telah mengarahkan tukang masak untuk menambah sejumlah besar serbuk Golden Seal ke dalamnya. Herba yang sangat pahit sehingga boleh memulas perut. Ia ada rasa manis selepas itu. Irfan berbohong melalui giginya, memaksa dirinya menelan. Ubat yang baik sentiasa pahit, saya berkata dengan senyuman, mengangkat gelas wain saya. Awak pasti banyak tekanan di tempat kerja lately, Irfan. Sup ini sangat baik untuk mengurangkan keradangan. Sila ambil lagi. Melihat dia menelan ramuan pahit itu sambil berpura-pura menikmatinya. Sisa belas kasihan terakhir yang mungkin saya miliki untuknya lenyap. Makanlah sepuasnya. Ia akan menjadi santapan terakhir awak lewat malam itu. Rumah itu senyap kecuali bunyi-bunyi tidak senonoh dan ketawa Suraya yang melampau-lampau datang dari bilik tidur utama di tingkat 2. Mereka tidak berusaha untuk berselindung. Malah, mereka sengaja bising untuk memprovokasi saya. Saya duduk di bilik tetamu di tingkat 3, memakai fon kepala kalis bunyi, menghirup air sejuk dan dengan dingin menonton siri rakaman kamera keselamatan. Di skrin, beberapa lori pengangkutan tanpa tanda perlahan-lahan berhenti di belakang banglo itu. Encik Bakar, sila senyap, saya berbisik ke walkie-talkie saya. Jangan risau, Puan. Suaranya kembali. Semua persiapan telah selesai. Pertukaran yang lancar adalah kepakaran kami. Untuk 2 jam berikutnya, pertunjukan sihir senyap berlaku. Karya seni moden bernilai ratusan juta diturunkan dari dinding dan dibungkus ke dalam peti kawalan iklim. Di tempatnya, kami menggantung cetakan 99 dingit dari internet. Jam antik Louis XVI hilang, digantikan dengan replika yang meyakinkan dengan pegas yang rosak. Di bilik wain, setiap botol Lafite dan Romani Conti yang belum dibuka dibungkus. Rak-rak diisi semula dengan botol kosong berisi cuka wain murah. Malah sofa kayu jati bernilai jutaan ringgit di ruang tamu ditukar dengan sofa palsu yang diperbuat daripada papan lapis. Irfan tidak pernah peduli tentang perkara-perkara ini. Dia hanya peduli bahawa mereka memancarkan imej kekayaan. Selagi penampilannya serupa, dia tidak akan perasan. Seperti semut yang rajin, saya mengosongkan jantung rumah ini, meninggalkan apa-apa selain cengkerang yang indah dan rapuh. Pukul 3 pagi, kerja selesai. Lori-lori itu hilang senyap seperti ketika mereka tiba. Saya berdiri di ruang tamu yang kelihatan tidak berubah, tetapi kini benar-benar kosong dari nilai dan melihat sekeliling sekali lagi ruang yang saya telah tinggal selama 7 tahun. Tempat ini pernah dipenuhi dengan impian perkahwinan saya. Saya telah memilih langsir, mereka bentuk pencahayaan, cuba menjadikannya tempat perlindungan yang hangat. Kini ia tidak lebih dari sebuah makam yang menunggu untuk runtuh. Saya meletakkan perjanjian perceraian yang telah saya tanda tangani di bawah pasu di meja ruang tamu. Di sebelahnya, saya meninggalkan cincin perkahwinan yang telah saya tanggalkan dan sekeping kad kredit hitam. Kad itu mengandungi hadiah terakhir saya kepada Irfan Hakimi, baki RM10. Setelah semuanya selesai, saya berjalan ke pintu depan. Encik Bakar sedang menunggu saya, telah pun bertukar dari uniform butlernya kepada pakaian sukan yang sederhana. 2 beg pakaian kecil terletak di kakinya. Kereta sudah siap, Puan. Encik Hakim sedang menunggu awak di lapangan terbang. Saya mengangguk dan tanpa menoleh ke belakang, melangkah keluar dari pintu. Pada saat itu, rumah besar di belakang saya menjadi dunia lain, dipisahkan oleh dinding yang tidak kelihatan. Di dalamnya adalah suami yang tamak, kekasih yang bodoh dan badai kehancuran mereka yang akan datang. Di hadapan saya adalah satu titik cahaya dalam kegelapan pekat, jalan ke lapangan terbang, jalan menuju kebebasan dan kuasa. Sebelum masuk ke dalam kereta, saya mengeluarkan telefon saya dan memberikan arahan terakhir kepada Hakim. Laksanakan, letupkan setiap ranjau. Tayar-tayar berkeriuk perlahan di atas kerikil. Saya bersandar di tempat duduk dan menutup mata. Selamat tinggal Irfan. Apabila awak bangun, dunia awak sudah berakhir. Pada pagi hari keempat, Irfan Hakimi bangun dengan sakit kepala yang teruk dan mabuk yang parah. Dia secara kebiasaan meraba-raba meja sisi katil, tetapi tiada gelas air. Biasanya, saya akan berada di sana memegang gelas air madu pada suhu yang sempurna. Fatin, air. Dia berdeham tetapi tiada jawapan. Di sebelahnya, Suraya tidur mati, mendengkur nyaring. Solekan yang biasanya bersih comot di wajahnya. Irfan menendangnya dengan geram. Bangun, pukul berapa ni? Suraya hanya merungut dan berguling. Dengan marah,
Irfan menyerbu keluar dari bilik tidur tanpa alas kaki. Encik Bakar, tukang masak. Mana semua orang? Hanya suaranya sendiri bergema di rumah agam yang kosong itu. Tiada sesiapa di sana. Kebimbangan yang tidak dapat dijelaskan mencengkamnya. Dia bergegas turun ke dapur. Dapur yang sejuk? Peti sejuk yang kosong. Tiada sebotol air pun tinggal. Semua orang dah gila ke? Irfan mencarut, mengeluarkan telefonnya untuk memanggil Encik Bakar. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Dia cuba nombor saya. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Baiklah, Fatin. Awak nak main-main? Mari kita lihat berapa lama awak bertahan selepas saya batalkan semua kad kredit awak. Dia mendidih. Dia rebah ke sofa ruang tamu, tetapi tekstur itu terasa salah. Ia keras, tidak selesa, bukan keselesaan mewah yang biasa dia rasai. Dia melihat ke bawah, keliru dan menumbuk tempat letak tangan. Prak, tempat letak tangan kayu jati yang kelihatan tebal itu patah, mendedahkan papan lapis murah dan kesan gam. Irfan tergamam. Terpinga-pinga. Dia mendongak ke dinding tempat lukisan Jackson Pollock kesayangannya tergantung. Di bawah cahaya pagi, dia dapat melihat kilauan berkilat yang jelas menunjukkan cetakan murah. Bukan hanya sofa itu. Dia berlari ke bilik wain, mengambil sebotol Romani Conti dan membukanya, menghirup terus dari botol. Rasa cuka yang tajam menusuk kerongkongnya. Dia batuk teruk, air mata membasahi wajahnya. Palsu. Semuanya palsu. Irfan rebah ke lantai, memandang perabot palsu itu, akhirnya memahami apa yang telah berlaku. Ini bukan mengamuk, seluruh rumah telah dikosongkan. Tepat pada saat itu, pintu pagar hadapan dibuka paksa dari luar. Sekumpulan lelaki beruniform hitam dengan lencana rasmi menyerbu masuk. Lelaki gempal di hadapan, memegang papan klip, mengerutkan kening melihat Irfan yang tidak terurus di lantai. Siapa awak? Kenapa awak masih di rumah saya? Irfan melompat seperti kucing yang terperangkap. Rumah awak? Ini rumah saya. Keluar sekarang atau saya akan panggil polis. Lelaki itu ketawa, menolak kertas di tangannya ke muka Irfan. Bacalah dan menangis. Perjanjian pembelian. Geran hak milik. Pemindahan hak milik telah selesai semalam petang. Pemilik sebelumnya, Puan Fatin Nabilah, menjualnya kepada saya dengan harga 120 juta ringgit. Semua tunai. Ini rumah Sulaiman sekarang. Lelaki itu melambaikan tangan dan krunya mula membuang barang-barang Irfan dan Suraya ke tepi jalan. Saya bagi awak 10 minit. Keluar atau awak boleh berbual dengan polis tentang pencerobohan. Irfan memegang dokumen-dokumen itu, tangannya terketar-ketar. Tanda tangan itu jelas sekali milik Fatin. Malah ada surat kuasa wakil yang disahkan. Bilakah dia menandatangani ini? Kemudian satu ingatan menerjahnya seperti kilat. 2 hari lalu, ketika dia menandatangani perjanjian amanah saham, ada beberapa muka surat lain di bawahnya. Suraya telah menggodanya, mendesaknya dan dia, yakin bahawa Fatin tidak akan berani menipu dia, telah menandatangani semuanya tanpa pandang kedua. Perangkap itu memang ada di situ. Jeritan putus asa bergema dari dalam rumah agam itu. Ini hanyalah permulaan kehancuran fizikal. Neraka sebenar baru sahaja membuka pintu untuknya, 30,000 kaki di udara. Kabin jet peribadi itu tenang. Saya berpakaian pakaian santai Kashmir yang selesa, menghirup air berkilau dan menonton pertunjukan yang sedang berlangsung di Kuala Lumpur secara langsung di skrin besar. Hakim duduk di hadapan saya, memproses dokumen. Bos, ini lebih menarik daripada filem Hollywood. Penempatan kamera mikro yang Encik Bakar sembunyikan adalah genius. Kami mempunyai pandangan yang sempurna tentang pintu pagar hadapan. Di skrin, Irfan Hakimi, yang pernah menguasai dunia, kini berdiri di atas asfalt banglonya di Shah Alam, seperti anjing terbiang. Seperti yang dijanjikan, lelaki yang menggelarkan dirinya Encik Sulaiman telah menyuruh anak buahnya membuang Irfan dan Suraya keluar seperti sampah. Bunyi gedebuk, pintu besi berat itu ditutup di hadapan mereka. Buka, ini haram. Saya akan saman awak. Irfan menggoncang pagar, tetapi pintu yang dulunya hanya terbuka untuknya tidak berganjak. Suraya terdampar di tanah, beg-beg Hermesnya berselerak di sekelilingnya. Satu beg telah jatuh menuruni tangga, kuncinya rosak, menumpahkan seluar dalam renda ke atas jalan. Irfan, beg-beg saya, beg-beg edisi terhad saya. Suraya meratap, melihat cala pada beg tangan kulit buaya.
Awak bagi saya ini untuk hari jadi saya. Diam. Irfan menjerit, sarafnya menipis. Itu saja yang awak boleh fikirkan sekarang? Kita dah hilang rumah, itu semua salah awak tak cekap. Suraya sudah tidak lagi jinak. Dia bangun dan menuding jari ke muka Irfan. Awak cakap awak beli rumah ni tunai. Macam mana Fatin boleh jual? Awak bersekongkol dengan dia kan? Awak tipu saya, Pak. Tangan Irfan melayang, memukul pipi Suraya. Bunyi yang tajam dan jelas itu membuatkan saya turut mengangkat kening. Tipu awak, saya baru hilang rumah. Dan awak fikir saya akan tipu awak untuk dapat apa? Ini semua salah awak. Dia meraung, matanya merah. Kalau awak tak desak saya masa saya tanda tangan dokumen tu, sudah. Suraya memegang pipinya, terkejut melihat lelaki yang beberapa hari lalu bertindak seolah-olah akan memberinya seluruh dunia, telah berubah menjadi samsing ganas dalam sekelip mata. Ketika mereka bertengkar seperti anjing, sebuah Bentley hitam perlahan-lahan berhenti. Tingkapnya diturunkan separuh, mendedahkan wajah Puan Sulaiman yang terawat rapi, tetapi penuh penghinaan. Irfan melihatnya dan merangkak ke arah kereta itu, seolah-olah ia adalah talian hayat. Puan Sulaiman, ini saya, Irfan. Tolonglah, awak kena bantu saya. Satu panggilan kepada suami awak saja. Orang-orang ni dah menceroboh rumah saya secara haram. Puan Sulaiman memandangnya seolah-olah dia sampah di jalanan. Encik Hakimi, katanya perlahan, saya baru dengar dari keselamatan. Rumah ini dijual secara sah oleh Fatin. Jika awak ada masalah, bawa ke mahkamah. Sekarang, jauhkan diri dari kereta saya. Tapi Puan Sulaiman, jangan panggil saya begitu. Dia memotong, tingkap bergulir naik. Saya tidak kenal awak. Saya hanya panggil awak Encik Hakimi atas dasar hormat kepada Fatin. Sekarang dia sudah tiada, siapa awak bagi saya? Bentley itu memecut laju, meninggalkan Irfan tersedak dalam awan asap egsos. Di skrin, Irfan berdiri beku. Gelombang kejutan, penghinaan dan kemarahan membanjiri wajahnya sebelum ia bertukar menjadi topeng kebencian patologi. Baiklah. Dia mendengus, mengelap kotoran dari wajahnya. Kenapa awak menangis? Masuk kereta. Kita pergi pejabat. Selagi Titan Holdings utuh. Saya masih Irfan Hakimi. Ini hanya rumah. Setelah saya melalui krisis ini, saya akan buat Fatin merangkak kembali kepada saya dengan tangan dan lututnya. Dia membuka pintu kereta, menolak Suraya masuk dan menghidupkan enjin Maybachnya yang masih belum dirampas keluar dari banglo itu. Saya berpaling kepada Hakim. Nak bertaruh berapa lama dia bertahan sebaik sahaja dia sampai ke pejabat. Hakim membetulkan cermin matanya. Melihat tekanan jualan singkat semasa, saya meramalkan 10 minit. 30 minit kemudian, Maybach itu berhenti mengejut di hadapan menara Titan Holdings. Irfan membetulkan kolar bajunya yang kusut, menarik nafas dalam-dalam, cuba memanggil karisma lamanya. Dia percaya bahawa sebaik sahaja dia melangkah masuk ke bangunan ini, dia akan sekali lagi menjadi raja yang mengawal nasib ribuan orang. Realiti, bagaimanapun, menghantamnya seperti kereta api. Pengawal keselamatan yang sepatutnya berada di pintu berputar telah tiada. Hanya seorang wanita pembersih sedang menyapu lantai. Mengerutkan kening, Irfan melangkah masuk. Meja penyambut tetamu juga kosong. Mana semua orang? Dia menampar tangannya di atas meja marmar. Wanita pembersih itu mendongak memandangnya seolah-olah dia bodoh. Awak tak tahu ke, Encik, gaji pasukan keselamatan lewat 2 minggu. Mereka semua berhenti semalam. Sial, Jabatan Kewangan takkan. Mencerca, Irfan menuju ke lift eksekutif. Dia menekan ibu jarinya ke pengimbas. Bip. Cap jari tidak dikenali. Darahnya menjadi dingin. Dia cuba lagi. Hasil yang sama. Mesin sial ni pun memberontak terhadap saya ke? Dia menendang pintu lift dan menyerbu ke arah lift pekerja. Suraya terhincut-hincut di belakangnya dengan tumit tingginya, mengeluh. Irfan, apa yang salah dengan syarikat ni? Bersepah, bila saya rasmi ambil alih, saya akan pecat semua. Mengabaikannya, Irfan naik ke tingkat atas, wajahnya berkerut marah. Dia membuka pintu kayu berat ke suite eksekutif dan terdiam. Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif, yang sepatutnya menjadi sarang aktiviti, sunyi sepi seperti kubur. Puluhan meja kosong, skrin komputer gelap. Tiada bunyi papan kekunci, tiada celoteh pekerja. Malah pokok-pokok hiasan layu kerana kekurangan air. Apa yang berlaku?
Irfan berlari ke sebuah meja dan menyambar sekeping kertas, sepucuk surat peletakan jawatan. Di meja lain, permintaan cuti, borang cuti sakit. Seluruh kaki tangan eksekutif, pembantu veteran, pengurus projek, setiap pemain utama telah tiada, kecuali beberapa pelatih. Apa yang berlaku ni? Suraya terkesima. Dia membayangkan melangkah masuk ke sini hari ini untuk menerima ucapan tahniah daripada semua orang mempamerkan kuasa barunya, tetapi penonton telah lesap, batuk kedengaran dari sudut. Seorang lelaki tua berambut putih berkaca mata tebal perlahan-lahan muncul. Ia adalah Encik Rahim, Ketua Pegawai Kewangan. Dia adalah utusan yang sengaja saya tinggalkan. Encik Rahim, Irfan memegang lengannya seolah-olah dia penyelamat. Apa yang berlaku ni? Mana semua orang? Mana Dr. Thorne? Bagaimana dengan ketua jualan? COO. Encik Rahim membetulkan cermin matanya dan memegang fail tebal bercakap perlahan. Tuan, adakah tuan lupa? 3 hari lalu, tuan sendiri meluluskan perjalanan perniagaan ke Eropah untuk Dr. Thorne dan seluruh pasukan R.D. Penerbangan dan hotel mereka semua ditempah. Mereka berangkat malam tadi. Ketua jualan sedang bercuti bersalin 6 bulan, yang tuan juga luluskan. Adapun COO, dia berkata memandangkan Cik Suraya mengambil alih operasi utama adalah wajar bagi orang lama, sepertinya memberi laluan kepada generasi baru. Dia meletak jawatan. Awak tanda tangan kertas-kertas dia tanpa melihat, menyatakan betapa gembiranya awak melihat dia keluar dari pandangan awak. Wajah Irfan menjadi pucat. Dia ingat. Pada hari itu di pejabatnya dengan Suraya duduk di pangkuannya, menggodanya dan menyerahkan dokumen kepadanya untuk menunjukkan ketegasannya di hadapan wanita cantik itu. Dia telah menandatangani apa sahaja yang diletakkan di hadapannya. Dia fikir dia sedang menyusun semula syarikat, tetapi dia telah secara peribadi menarik keluar setiap tiang yang menahannya. Tapi mereka takkan semua pergi begitu saja. Suara Irfan bergetar. Bagaimana dengan HR dan hal ehwal am? Mereka semua sudah tiada tuan, kata Encik Rahim dengan tenang. Sebelum dia pergi, Puan Nabilah, atau lebih tepat lagi Ketua Pegawai Eksekutif Nabilah, memberikan arahan terakhir kepada Jabatan HR. Mana-mana pekerja yang mengikutnya ke syarikat barunya akan menerima gaji 2 kali ganda dan option saham. Mana-mana yang kekal akan mendapat pampasan persaraan 3 kali ganda yang sah. Encik Rahim memandangnya dengan mata yang letih. Tuan, orang ramai bukan bodoh. Mereka tahu bahawa mengikut Ketua Pegawai Eksekutif Nabilah bermakna pesta, tetapi mengikut Tuan dan Cik Suraya bermakna bukan sahaja tiada sisa makanan, hanya kesalahan untuk bencana yang akan datang. Mereka memilih pesta itu. Dan awak, jari Irfan, menuding ke arah Rahim, bergetar. Kenapa awak tak pergi, Encik Rahim? Rahim tersenyum sedih dan mengeluarkan sepucuk surat dari poketnya. Saya terlalu tua untuk menyesuaikan diri di tempat baru. Saya tinggal untuk menyerahkan ini. Dia meletakkan surat itu di atas meja. Ini peletakan jawatan saya. Dan sebagai memenuhi tugas terakhir saya ada satu lagi perkara untuk diberitahu kepada tuan. Encik Rahim menunjuk ke telefon talian terus merah di atas meja. 10 minit lalu, saya menerima panggilan dari Jabatan Pengurusan Kredit Bank. Disebabkan pemergian beramai-ramai kaki tangan utama dan penarikan jaminan tanpa had peribadi oleh pemegang saham kawalan berkesan, Ketua Pegawai Eksekutif Fatin Nabilah, bank telah memutuskan untuk menuntut semua pinjaman tertunggak. Berkuat kuasa serta-merta. Apa? Dunia berputar dan pandangan Irfan menjadi gelap. Menuntut pinjaman untuk syarikat tanpa wang tunai, itu adalah hukuman mati. Tidak, itu mustahil. Encik Sulaiman dan saya seperti adik-beradik. Dia takkan... Irfan meraba-raba telefon dengan gila, tetapi saya tahu bahawa di hujung talian itu, dia tidak akan menemui kasih sayang persaudaraan, tetapi gigitan modal yang dingin dan tanpa belas kasihan. Di dalam kapal terbang, saya meletakkan air berkilau saya dan mengeluh perlahan. Hakim, saya betul. 10 minit. Tidak sesaat pun terlepas. Jari-jari Irfan bergetar, tetapi memori otot membimbingnya ketika dia mendial nombor yang dia percaya akan menyelamatkannya. Panggilan disambungkan selepas jeda yang lama. Hello. Suara di hujung talian kedengaran jengkel dengan bunyi dentingan gelas di latar belakang. Ia adalah Sulaiman. Saudara, ini saya, Irfan. Irfan memaksa senyuman, walaupun tiada siapa yang dapat melihatnya.
Saya baru dengar dari Rahim, pasti ada kesilapan dengan jabatan kredit, tiba-tiba menuntut pinjaman. Kita ada perjanjian di bar malam yang lain. Awak janji akan melanjutkan talian. Ada saat senyap, kemudian tawa dingin. Suara Irfan Sulaiman kini sepenuhnya profesional. Awak naif untuk percaya apa yang dikatakan di bar. Dulu Fatin Nabilah yang menjamin pinjaman awak dan dia yang sebenarnya menjalankan taitan di belakang tabir. Itulah sebabnya saya memberikan awak pinjaman. Sekarang, dia telah menarik jaminannya dan orang-orang penting awak semuanya telah meninggalkan kapal. Saya dengar awak telah melantik seorang kekasih yang awak temui entah di mana sebagai eksekutif utama. Sulaiman berhenti, suaranya dipenuhi penghinaan yang tidak terselindung. Irfan, saya mengendalikan bank, bukan badan amal. Adakah awak serius fikir saya akan memberikan pinjaman kepada awak dan teman wanita awak yang suka mengumpul beg tangan? Saya akan mendapat pulangan yang lebih baik jika saya membuangnya kepada anjing. Saudara, awak tak boleh buat macam ni kat saya. Peluh dingin membasahi dahi Irfan. Titan masih ada aset. Kita ada kilang, tanah. Awak boleh ambil semua sebagai cagaran. Kilang usang tu ke? Sulaiman ketawa. Peralatan kilang awak dah ketinggalan zaman. Dan tanah tu adalah hadiah perkahwinan daripada ayah Fatin kepada anak perempuannya. Geran hak milik atas namanya secara peribadi. Apa yang awak nak guna sebagai cagaran? Muka awak? Irfan terdiam. Dia selalu menganggap tanah itu adalah aset syarikat, tetapi dia terlupa bahawa beberapa tahun lalu, untuk mengelakkan cukai dan menyenangkan saya, dia telah meletakkan hartanah paling berharga atas nama saya. Irfan, demi kenangan lama, ini nasihat terakhir. Sulaiman menyampaikan tamparan terakhir. Ini bukan hanya keputusan saya. Ini keputusan seluruh industri ini. Fatin mungkin sudah pergi, tetapi rangkaiannya masih ada. Membantu awak sekarang bermakna bermusuh dengannya dan Aura Capital. Saya tidak cukup gila untuk menentang ikan paus demi seekor ikan bilis seperti awak. Klik. Talian terputus. Irfan berdiri di sana, memegang gagang telefon, beku seperti patung. Irfan, apa yang berlaku? Suraya mendekati dengan berhati-hati. Encik Sulaiman akan bantu ke? Irfan perlahan-lahan memalingkan kepalanya. Matanya kosong. Tiba-tiba, dia melontarkan telefon ke arahnya. Bantu? Bantu apa? Ini semua salah awak, perempuan sial. Suraya menjerit dan mengelak. Telefon itu pecah berkecai di dinding. Sebelum mereka sempat pulih, pintu pejabat dibuka lagi. Kali ini, bukan wanita pembersih atau Encik Rahim. Ia adalah sekumpulan lelaki berpakaian kemas. Wajah mereka muram dan bermusuhan. Pembekal Titan. Baiklah, kalau bukan Irfan Hakimi, lelaki botak di hadapan, memakai rantai emas tebal, adalah Encik Romano yang membekalkan bahan binaan mereka. Seorang lelaki yang dulunya tunduk dan merangkak di hadapan Irfan kini menendang kerusi ke tepi dan membanting leja ke atas meja. Kabar angin di jalanan Titan dah musnah. Bila awak nak bayar kami apa yang awak hutang? 35 juta. Kami nak hari ini. 80 juta kami untuk semikonduktor. 12 juta untuk logistik. Dalam sekelip mata, Irfan dikelilingi. Lelaki-lelaki itu begitu rapat sehingga dia dapat merasakan air liur mereka di mukanya. Mengecut, dia tersandung kembali ke kerusinya. Dengan sisa kebanggaannya yang terakhir, dia menumbuk meja. Diam. Awak fikir Titan Holdings akan menipu awak untuk beberapa ringgit yang menyedihkan? Rahim, tulis cek kepada mereka sekarang. Dari belakang orang ramai, suara tenang Rahim kedengaran. Saya tak boleh keluarkan sebarang cek, Tuan. Cik Suraya mengambil meterai korporat 3 hari yang lalu. Dia kata dia akan menguruskan semuanya. Lagipun, tiada wang dalam akaun korporat. Semua mata tertumpu kepada Suraya yang bersembunyi di sudut. Encik Romano mengecilkan matanya dan mara ke arah Suraya. Awak ketua kaki tangan kan? Itu bermakna awak yang bertanggungjawab sekarang jadi awak bayar. Suraya tidak pernah berada dalam situasi yang begitu menakutkan. Wajahnya menjadi pucat kerana ketakutan dan dia bersembunyi di belakang Irfan. Bukan saya cuma fikir meterai itu nampak cool. Saya tak ada duit, ambil dari Irfan. Ketua kaki tangan yang mempunyai kuasa mutlak. Dari tempat duduk saya di dalam jet, saya mendengus. Ketika dia menginginkan kuasa, dia adalah wanita moden yang berani. Apabila tiba masanya untuk bertanggungjawab, dia adalah wanita yang lemah, tidak berdaya. Dunia tidak berfungsi begitu. Tiada wang, Tuan?
Romano meraung, menangkap pergelangan tangan Suraya dan merampas gelang berlian daripadanya. Ini sepatutnya bernilai sesuatu, saya akan ambil sebagai bunga. Dan gaun itu, beg itu, serahkan. Pencuri, tolong saya. Suraya menjerit dan meronta, tetapi menentang lelaki-lelaki yang kerugian puluhan juta. Penentangannya sangat menyedihkan. Irfan cuba membantunya, tetapi dia terpaksa duduk di kerusi oleh pembekal-pembekal lain. Hakimi, kita perlu bercakap tentang masalah awak, kata pembekal semikonduktor dengan dingin. Kami dengar awak pindahkan semua saham awak kepada wanita ini. Itu urusan awak, tetapi kontrak kami jelas menyatakan bahawa jika pembayaran tertunda, kami berhak untuk memfailkan penyitaan aset. Kami akan menghubungi peguam kami sekarang untuk menyita semua inventori dan aset tetap Titan. Tidak, bukan penyitaan. Irfan panik sepenuhnya. Jika asetnya disita, tiada peluang untuk kembali. Kemudian satu idea menerjahnya. Dia menolak lelaki-lelaki itu ke tepi dan mengambil telefonnya, berpegang pada sisa harapan terakhir. Saya ada wang. Saya ada dana kecemasan. Dia teringat amanah keluarga. Fatin telah berkata ada 20 juta ringgit tunai dalam akaun itu. Walaupun ia dikunci dalam CD, ia adalah kad terakhirnya. Jika dia boleh mendapatkan wang itu, dia boleh membungkam orang-orang ini dan bertahan dari krisis ini. Tunggu, saya ada duit. Dia menjerit dengan panik lock masuk ke perbankan dalam taliannya. Saya ada dana gelap 20 juta ringgit. Cukuplah untuk bayar semua awak. Mendengar sebutan 20 juta ringgit, pembekal-pembekal itu menjadi senyap. Dengan jari-jari yang gemetar, Irfan menaip kata laluan yang biasa digunakannya, login berjaya. Jantungnya berdebar-debar ketika dia mengklik pada ringkasan akaun. Akhirnya, nombor-nombor itu muncul. Anak mata Irfan mengecut dengan ganas. Dia terdiam seolah-olah dipanah kilat. Nombor di skrin itu bukan 20 juta ringgit yang dia harapkan. Baki akaun RM250. Apa? Bagaimana ini boleh berlaku? Dia menggosok matanya, tidak percaya dan dengan panik menyegarkan halaman. Duit saya? Mana duit saya? Fatin kata dia masukkan dalam CD. Ia sepatutnya masih tertera dalam baki. Dia mengklik pada sejarah transaksi. Pada hari saya menolak kad-kadnya, puluhan rekod pindahan kecil tersenarai. Setiap sen dari akaun telah dihantar ke akaun luar negara bernama Yayasan Amal Aura Capital. Dan dalam memo untuk setiap transaksi adalah satu frasa tunggal, pampasan untuk tekanan emosi, reparasi untuk masa muda yang dicuri, yuran pengajian untuk pelajaran dalam kebodohan. Fatin Nabilah. Fatin. Irfan menjerit dengan suara tidak berperi kemanusiaan. Telefon terlepas dari tangannya dan pecah berkecai di lantai. Pembekal-pembekal itu melihat skrin yang pecah dan menyedari mereka telah diperdaya. Baiklah Hakimi, awak nak mainkan kami macam monyet ke? RM250 bukan 20 juta. Hei semua, ambil apa yang awak boleh. Apa sahaja dalam pejabat ni yang bernilai duit adalah milik kita sekarang. Komputer, pencetak, malah pokok sial tu. Situasi bertukar menjadi huru-hara. Pembekal-pembekal yang marah menyerbu pejabat seperti belalang, merompak segala-galanya. Suraya dihempas ke lantai, rambutnya kusut, gaunnya koyak, dia memegang beg tangannya yang lebam ke dadanya dan meraung seperti wanita gila. Dan Irfan Hakimi hanya duduk di kerusi kuasanya, memandang kosong ke siling. Dia akhirnya faham, ia bukan CD. Ia bukan sekadar perasaan, dari awal lagi, ia adalah catur yang diatur dengan sempurna. Wanita itu telah mengeringkannya dari segala-galanya, meninggalkan hanya cengkerang kosong dan telah meletakkannya di pentas yang dinamakan kehancuran ini. Di dalam kapal terbang, Hakim menutup iPadnya dan tersenyum. Bos, baki 250 itu agak terlalu menghina. Tak fikir begitu. Saya menanggalkan penutup mata sutera saya dan memandang awan di luar. Senyuman memikat terukir di bibir saya. Menghina? Tidak Hakim. Ia bukan penghinaan. Ia adalah penilaian paling tepat tentang kecerdasannya selama 7 tahun terakhir. Hubungi pasukan kita di Berlin. Beritahu mereka untuk bersedia untuk ketibaan saya. Babak 1 drama ini sudah tamat. Untuk babak 2, saya akan pastikan dia tidak boleh hidup tetapi tidak boleh mati dalam keputusasaannya. Apabila seorang lelaki yang pernah duduk di takhta jatuh ke dalam longkang, dia akan belajar betapa cepatnya tepukan berubah menjadi batu yang dilemparkan ke kepalanya.
Apabila jet peribadi saya mendarat di lapangan terbang Brandenburg, Berlin, ia adalah tengah malam di Korea Selatan. Hakim telah menyediakan segalanya. Barisan kereta yang menunggu saya semuanya Maybach hitam, tetapi ia mempunyai plat nombor Berlin tempatan untuk mengelak menarik perhatian. Selamat datang ke medan perang baru awak, bos, kata hakim, membuka pintu kereta. Udara sejuk Berlin menyegarkan. Saya masuk ke dalam kereta dan mengambil tablet yang dia hulurkan. Bagaimana situasi di Kuala Lumpur? Seperti yang dijangka, Irfan Hakimi telah memulakan perjuangan putus asanya, kata hakim, melirik ke rakaman panggilan. Ini adalah panggilan yang dia buat 30 minit yang lalu kepada rakan zaman kanak-kanaknya, Taikun Hartanah Leo Bakar. Saya memakai fon kepala dan menekan main. Suara Irfan yang terdesak dan menangis kedengaran, bercampur dengan bunyi pejabatnya yang dijarah dan suraya yang teresak-esak. Leo, kawan, saya dalam masalah besar. Bank dah tuntut pinjaman saya. Pembekal-pembekal datang kejar saya macam anjing gila. Boleh awak beri saya pinjaman tunai? 50 juta atau 30 pun cukuplah. Sekadar untuk bayar gaji. Saya bersumpah saya akan kembali. Ada saat sunyi yang lama di hujung talian. Hello Leo, awak ada kat sana? Kita membesar bersama. Kawan, ingat masa projek pembinaan keluarga awak hampir musnah? Saya suruh Fatin gunakan pengaruhnya dan selesaikan untuk awak. Ingat? Akhirnya, suara Leo kedengaran, tetapi ia tegang, jauh tanpa kehangatan yang biasa. Irfan, bukan saya tak nak bantu. Ayah saya, dia sangat tegas dan dia baru telefon saya. Bagi saya amaran serius. Amaran tentang apa? Aura Capital baru hantar surat hasrat untuk melabur dalam projek pembangunan bandar baru kumpulan kami. Tapi mereka ada satu syarat. Polisi pengurusan risiko kami sekarang melarang sebarang transaksi kewangan dengan individu yang dianggap berisiko kredit oleh Aura Capital. Siapa dia ni? Kenapa dia sasarkan saya? Kenapa saya berisiko kredit? Suara Leo bertukar dingin. Awak masih tak faham ke? Kuasa sebenar di sebalik Aura Capital ialah Reed. Bekas isteri awak, Fatin Nabilah. Dia tak pernah hanya suri rumah biasa. Kawan, dengar nasihat saya. Berhentilah bergelut sekarang, awak toksik. Sesiapa yang terlibat dengan awak akan jatuh juga. Saya letak telefon. Jangan telefon saya lagi. Klik. Rakaman berakhir. Saya menanggalkan fon kepala dan memandang pemandangan malam Berlin yang berkilauan. Saya ketawa. Leo Bakar. Dia bijak. Bukan dia saja, kata hakim. Dalam 30 minit terakhir, Irfan telah menghubungi setiap orang dalam kenalan beliau. Hasilnya sama. Mereka sama ada tidak mengangkat telefon atau telah menyekat nombor beliau. Beberapa orang yang menjawab hanya berbuat demikian untuk mengejek beliau. Manusia, saya menggumam. Irfan percaya orang ramai mengerumuninya kerana kemampuannya sendiri. Dia enggan mengakui bahawa saya yang menyatukan seluruh rangkaian itu. Apabila laba-laba meruntuhkan jaringnya, lalat tidak ada pilihan selain berselerak dan suraya, keadaannya lebih melucukan. Hakim memainkan video lain, dia cuba menggunakan daya tarikannya untuk menyelesaikan masalah itu. Dia menghubungi beberapa pewaris yang pernah cuba memikatnya di parti-parti sebelum ini. Ini adalah respons video daripada salah seorang daripada mereka. Dalam video itu, seorang budak dana amanah berambut perang memeluk seorang model muda sambil mencemooh ke arah kamera. Suraya. Kelakar. Dia betul-betul mesej saya minta pinjam RM200,000. Kata kita boleh pergi bercuti untuk ceriakan diri. Bro, dulu masa dia jadi kekasih Irfan, dia ada tarikan buah terlarang tu. Sekarang Irfan dah bankrupt dan dia cuma barang buangan. RM200,000. Aku takkan bagi dia RM2 pun. Yo, semua orang sekat nombor dia. Kalau korang terlibat dengan dia, hidup korang tamat. Video itu tersebar di dalam kumpulan sembang pewaris kaya dan menjadi viral. Saya dapat membayangkan rupa wajah Suraya apabila dia melihatnya. Masa mudanya, kecantikannya, tubuhnya, semua aset yang dia banggakan telah susut nilai lebih cepat daripada dolar Zimbabwe, sebaik sahaja modal di belakang mereka runtuh. Kembali ke Kuala Lumpur, malam telah tiba. Pejabat Titan Holdings adalah zon perang yang diterangi hanya oleh cahaya malap lampu kecemasan. Irfan dan Suraya duduk di lantai di tengah-tengah serpihan. Bateri telefon mereka berdua telah habis, memutuskan hubungan terakhir mereka dengan dunia. Irfan, kita tak boleh ke hotel ke?
Suraya berbisik, perutnya berkeroncong. Saya lapar, saya nak mandi. Hotel? Irfan mendongak, matanya merah dan merah. Kad pengenalan kita dah dibenderakan. Kad kredit kita dah dibatalkan. Awak ingat hotel 5 bintang nak bagi kita masuk. Kalau rumah saya, Suraya berkata seolah-olah berpegang pada talian hayat, pangsapuri saya. Kecil saja, tapi kita boleh tinggal di sana. Irfan memandangnya seolah-olah dia bodoh. Pangsapuri awak? Saya bayar wang pendahuluan untuk itu, dengan wang syarikat. Sewa dibayar dari akaun korporat. Awak tak dengar Rahim cakap ke? Penyitaan aset. Sekarang, mungkin ada notis pengosongan merah besar dari mahkamah di pintu awak. Kalau begitu, kita nak pergi mana? Kita patut tidur di jalanan ke? Suraya akhirnya putus asa, menarik kolar baju Irfan dan menggoncangnya. Awak lelaki. Buatlah sesuatu. Apa yang saya boleh buat? Irfan menolaknya. Fatin yang beracun tu dah halang setiap laluan. Dia cuba bunuh saya. Tepat pada saat itu, matanya tertumpu pada pergelangan tangan Suraya. Gelang berlian itu tiada, tetapi dia masih memakai jam tangan Cartier bertatah berlian. Di lehernya terdapat kalung Van Cleef, Arpels dan di pangkuannya, walaupun lebam, adalah beg bikin Himalayan Hermes bernilai jutaan ringgit. Mata Irfan bersinar. Ia adalah rupa serigala kelaparan yang mengesan mangsanya. Duit. Ada duit di sini. Dia meluru, mencengkam pergelangan tangannya. Jam ni 80,000, kalung tu 20,000 dan beg ni, kita bayar hampir ribu untuknya. Irfan, awak buat apa ni? Suraya menjerit, cuba melindungi barang kemasnya. Ini milik saya. Awak bagi kat saya, milik awak, tiada lagi milik awak dalam milik saya sekarang. Irfan menggeram, wajahnya berkerut kerana putus asa ketika dia merampas jam tangan dan kalung daripadanya dan menyambar beg itu. Kita boleh jual ni. Harganya beberapa ratus ribu. Kita boleh upah peguam, keluar dari negara ni dan tunggu peluang kita. Bagi saya, tak. Ini dana kecemasan terakhir saya. Kedua-dua mereka bertengkar, bukan dengan nafsu, tetapi dengan kebencian tulen yang tidak tercemar. Kuku Suraya mencakar muka Irfan, penumbuk Irfan mengenai mata Suraya. Mereka berguling di lantai pejabat mewah itu, gelang dan kalung palsu berselerakan ke setiap arah. Kita boleh jual ni kat kedai konsainan. Mereka akan bagi kita tunai terus. Irfan menjerit, memegang objek berkilauan itu, seperti orang lemas memegang pelampung. Di rumah agam saya di Berlin, saya menonton adegan ini dan menghirup wain. Hakim, apa yang awak fikir rupa wajah seseorang apabila dia menyedari pelampung terakhirnya sebenarnya ular berbisa? Hakim tersenyum. Saya bayangkan ia akan menjadi lebih hebat daripada apa yang kita lihat sekarang. Di kedai konsainan mewah di Bangsar, Irfan, kelihatan seperti pelarian, menyerbu masuk membawa barang kemas dan beg itu. Suraya yang tidak terurus mengekorinya. Panggil pemilik. Keluarkan pemiliknya sini. Saya nak jual semua ni untuk tunai. Pekerja itu terkejut dengan penampilan mereka, tetapi matanya berubah apabila dia melihat Birkin Himalayan yang jarang ditemui di kaunter. Sebentar, Encik. Pengurus kami akan menilai sendiri. Tidak lama kemudian, seorang lelaki pertengahan umur bersarung tangan putih muncul, memegang kanta barang kemas. Cepatlah. Irfan mendesak tidak sabar. Semuanya tulen, dibeli dari butik-butik. Saya tak ada sijil, tapi saya boleh tanda tangan akuan bersumpah ketulenan. Pengurus itu senyap-senyap memeriksa ukiran pada jam tangan dan merasai tekstur kulit beg dengan kanta. Seiring masa berlalu, kerut dahinya semakin dalam. Akhirnya dia meletakkan kanta dan menanggalkan sarung tangannya. Dia memandang Irfan dengan ekspresi pelik. Encik, adakah awak cuba bergurau dengan saya? Bergurau? Apa yang awak cakap ni? Saya perlukan wang tunai sekarang. Berapa awak nak bagi saya? 500,000? Boleh awak buat dalam satu kali? 500,000? Pengurus itu ketawa pendek dan tajam. Encik, kalau barang-barang ni asli, saya bagi awak 600,000. Tapi malangnya, pengurus itu menuding gelang itu dengan jarinya. Ia berbunyi tumpul. Berat gelang ni tak betul. Batu-batu ni bukan berlian, tapi cubik zirkonia grade tinggi. Barang tiruan. Awak boleh beli ni kat Shenzhen untuk kira-kira 200 set apa? Irfan dan Suraya menjerit serentak. Mustahil. Irfan bagi saya ni dalam kotak Cartier merah rasmi. Kotak tu mungkin asli, kata pengurus itu dengan tenang, tapi barang tu palsu.
Dan ini, dia mengangkat beg Himalayan itu menunjuk kejahitan di bahagian bawah. Ini lebih teruk. Ini bukan kulit buaya, tapi kulit lembu yang diembos dengan corak. Logo ni diukir laser, yang asli dicop tangan oleh seorang tukang. Awak mungkin boleh jumpa ni kat Petaling Street untuk 500. Kalung ni pun tak disalut emas dengan betul. Perut Irfan memulas. Dia mengambil gelang itu dengan tangan yang gemetar. Awak menipu. Awak cuma cuba rendahkan harga saya. Saya ada fatin. Saya ada fatin beli semua ni untuk saya. Macam mana dia boleh? Suara Irfan terhenti. Satu ingatan tajam dan ganas menembusi kabus dalam fikirannya. 2 tahun lalu, hari Valentine. Suraya nak gelang Cartier tu, pergi beli untuk dia, katanya, melambungkan kad kreditnya kepada saya. Pastikan pembalut hadiah cantik, ini untuk klien penting. Pada masa itu, saya sedang menguruskan bunga. Saya mendongak dan tersenyum lembut. Tentu saja, jika untuk klien persembahan adalah segala-galanya, saya akan uruskannya. Setahun lalu, hari jadi Suraya, beg Birkin Himalayan, harga bernilai jutaan ringgit itu membuatkannya teragak-agak. Saya telah membawakannya kopi dan berkata dengan manis, Irfan, dana syarikat ketat sekarang. Saya kenal seseorang yang boleh dapatkan untuk saya dengan harga orang dalam. Awak jaga maruah dan jimat wang. Serahkan kepada saya akan pastikan tiada siapa yang dapat membezakannya. Pada masa itu, dia memeluk saya, terharu. Awak satu-satunya untuk saya. Awak isteri yang sangat baik. Tentu saja, harga orang dalam itu adalah untuk replika grade tinggi. Menjaga maruah adalah kotak sebenar dengan item palsu di dalamnya. Saya tidak pernah pergi ke butik. Saya telah mengenakan ratusan ribu pada kadnya, mengaut wang itu dan membeli barang palsu bernilai beberapa ratus, menipu dia dan Suraya sepenuhnya. Dan selama 2 tahun, kedua-dua orang bodoh ini telah mempamerkan barang palsu, menunjukkannya. Suraya memakai gelang palsu ke parti-parti masyarakat. Dia membawa beg palsu di Jalan Bukit Bintang. Tidak hairanlah isteri-isteri masyarakat tinggi sebenar selalu mencemooh apabila melihatnya. Fatin. Fatin. Raungan garau terlepas dari kerongkong Irfan. Dia merasakan seolah-olah kecerdasannya telah dihina dan dipijak-pijak oleh saya. Di sebelahnya ketawa histeria meletus. Itu Suraya. Air mata membasahi wajahnya ketika dia ketawa seperti wanita gila. Irfan Hakimi, awak memang bodoh. Semua yang awak bagi saya palsu. 2 tahun saya tidur dengan awak. Dihina oleh isteri awak, dipanggil peruntuh rumah tangga oleh seluruh dunia dan apa yang saya dapat hanyalah sebilangan logam murah. Hilang akal, Suraya mengambil beg palsu itu dan mula memukul kepala Irfan dengannya. Mati sajalah, awak penipu tak guna. Berani awak. Penghinaan yang melampau membuatkan Irfan turut gila. Ini semua salah awak sebab awak tamak sangat. Awak cuma penyondol yang tak tahu beza barang asli dengan palsu. Kedua-dua mereka bertelingkah lagi. Kali ini, bukan kerana pertengkaran kekasih, tetapi kerana kebencian yang murni dan ganas. Orang ramai berkumpul di luar kedai, menyiarkan tontonan itu secara langsung di telefon mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, awak takkan percaya ni. Ini Irfan Hakimi dari Titan Holdings dan kekasihnya. Mereka datang nak jual beg, rupanya palsu, dan sekarang mereka bergasak. Ini balasan. Kilatan kamera berbunyi, diiringi ketawa mengejek. Terhimpit di bawah Suraya, Irfan mendongak ke arah bulatan wajah yang dingin dan mengejek. Pada saat itu, dia tahu semuanya sudah berakhir. Bukan hanya bankrupt. Maruahnya sebagai manusia telah musnah sepenuhnya. Dia telah menjadi lebih rendah daripada tikus kumbahan. Berlin, pagi. Hakim mematikan siaran langsung yang huru-hara itu. Bos, polis Kuala Lumpur dah campur tangan. Kedua-duanya telah ditahan atas tuduhan menyerang dan merosakkan harta benda. Dan terima kasih kepada siaran langsung itu, kata kunci seperti hadiah palsu Irfan Hakimi dan penyelewengan kini menjadi nombor 1 trending. Saya berdiri di tepi tingkap menghirup kopi dan memandang kota yang sedang bangun. Penyelewengan. Pengguna internet mempunyai imajinasi yang jelas. Bukan mereka salah, saya berkata dengan tenang. Pemilik kedai konsainan itu melakukan kerja yang baik. Pastikan barang-barang itu tidak dapat dicairkan di mana-mana, bukannya mereka ada apa-apa lagi untuk dijual. Faham. Sudah tiba masanya untuk menghidangkan hidangan utama. Saya meletakkan cawan kopi saya dan melihat fail yang telah hakim kumpul semalaman, bukti jelas rasuah dan pengelakan cukai Irfan dan bukti berkaitan sejarah pelacuran mewah Suraya.
Bebaskan mereka dari balai polis. Saya berkata perlahan. Kita perlu biarkan mereka percaya masih ada sedikit harapan, biar mereka saling menghancurkan dalam keputusasaan mereka. Kemuncak pertarungan anjing ini mesti berlaku di mahkamah. Dendam ini hanya lengkap apabila mereka saling menghantar ke neraka dengan tangan mereka sendiri, apabila mereka dibebaskan dari balai polis pagi hari ketiga sedang menjelang. Irfan dan Suraya telah bersetuju untuk penyelesaian. Kedua-duanya lebam dan teruk. Kekasih semalam telah tiada, digantikan oleh dua orang yang saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka, terpaksa kekal bersama hanya kerana krisis yang mereka kongsi. Tepat pada saat itu, panggilan datang dari Encik Rahim yang seolah-olah hantu. Tuan, berita baik. Sebuah firma pelaburan asing telah membeli semua hutang Titan Holdings secara pukal. Namanya Aura Capital. Mulai sekarang, satu-satunya pemiutang tuan adalah mereka, bukan bank atau pembekal. Aura Capital. Secebis harapan menyala di mata Irfan yang mati. Dia pernah mendengar nama itu. Firma pelaburan paling misteri dan agresif di Wall Street. Ketua enigmatiknya, yang hanya dikenali sebagai E, adalah legenda yang boleh menjatuhkan mata wang negara dalam sekelip mata atau memupuk beberapa syarikat unicorn. Aura Capital membeli hutang saya. Mungkinkah mereka melihat potensi dalam Titan Holdings? Mereka mahu menukar hutang kepada ekuiti dan melabur. Ya, itu pasti. Titan sedang bergelut sekarang, tetapi asasnya kukuh. Aura sedang cuba masuk pada harga terendah. Syurga tidak sepenuhnya meninggalkannya. Irfan memegang Suraya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Jangan pergi. Kita selamat kalau saya dapat berjumpa dengan pengerusi E. Dengan kemampuan saya dan Yayasan Titan, saya pasti dapat menjamin pelaburan. Apabila itu berlaku, Fatin Nabilah tidak akan jadi apa-apa. Saya akan bangkit semula. Tingkat 101 Menara KLCC, pejabat Aura Capital di Kuala Lumpur. Irfan, dengan sutnya yang kusut, berdiri bersama Suraya di hadapan pintu marmar yang mengagumkan. Ada temu janji, resepsionis bertanya dengan dingin. Saya Irfan Hakimi dari Titan Holdings. Saya di sini untuk berjumpa pengerusi E. Tepat pada saat itu, Hakim muncul dari pejabat dalaman. Benarkan mereka masuk. Bos ada kira-kira 10 minit. Dia berminat untuk berjumpa rakan lama. Hakim. Irfan mengenalinya. Awak buat apa di sini? Awak bukan pembantu Fatin ke? Saya faham. Awak dah berpindah. Baguslah untuk awak. Sekarang bawa saya berjumpa pengerusi E. Saya akan pastikan awak diberi pampasan yang baik nanti. Hakim menyeringai dan membawanya ke bilik persidangan. Lorong itu dipenuhi plak yang mempamerkan kejayaan pelaburan hebat Aura Capital. Irfan terpegun dengan skalanya, namun teruja dengan prospek untuk bergantung kepada gergasi ini. Akhirnya, Hakim membuka pintu berat di hujung lorong. Ia adalah bilik persidangan mewah dengan 3 dinding kaca dari lantai ke siling. Di tengah, sebuah kerusi kulit besar diletakkan dengan belakangnya menghadap mereka. Pengerusi E, Irfan menunduk 90 gera, suaranya merayu dengan pujian. Saya Irfan Hakimi dari Titan Holdings. Saya banyak mendengar tentang reputasi anda yang mulia. Terima kasih kerana menghulurkan bantuan pada masa kami memerlukan. Jika anda melabur dalam kami, saya berjanji untuk mengembalikannya kepada anda 10-100 kali ganda. Kerusi itu tidak bergerak. Kesunyian yang menyesakkan memenuhi bilik itu. Pulangan 10 kali ganda. Suara elektronik yang dimodulasi datang dari belakang kerusi. Encik Hakimi, saya telah melihat lembaran imbangan awak. Nisbah hutang kepada ekuiti 200%. Seluruh pasukan teknologi teras awak telah berpaling tadah dan reputasi jenama awak sifar. Dengan apa sebenarnya awak akan menjana pulangan? Lidah emas yang awak gunakan untuk memikat wanita. Rasa sejuk menjalar di tulang belakang Irfan. Itu semua kerana bekas isteri saya. Seorang wanita kejam bernama Fatin Nabilah. Dia mengikis syarikat, mencuri wang dan orang. Kalau awak bantu saya saja, pengerusi, saya boleh dapatkan semuanya kembali. Saya ada kemampuan. Kemampuan? Suara itu mengejek. Irfan, awak benar-benar percaya kejayaan Titan selama 7 tahun terakhir disebabkan kemampuan awak. Suara itu bukan lagi elektronik. Ia adalah suara wanita yang jelas, dingin dan sangat biasa. Kontrak kerajaan yang awak menangi. Itu kerana anak perempuan pengarah belajar seni di galeri saya.
Saya hadiahkan dia lukisan asli De Kuning, pinjaman yang awak susah nak dapat. Itu kerana Puan Sulaiman kalah pertaruhan golf dengan saya. Saya biarkan dia menang, kemudian hadiahkan dia beg Birkin edisi terhad, penggabungan antarabangsa yang awak berjaya. Itu kerana ketua pegawai eksekutif lawan berhutang budi dengan saya, kerusi itu perlahan-lahan berpusing. Di sana saya duduk, berpakaian sut hitam tajam, bersilang kaki, memegang segelas wain. Ada apa Irfan? Awak tak kenal saya Fatin. Mata Irfan kelihatan seperti akan terkeluar dari kepalanya. Dia tersandung ke belakang dan rebah ke lantai. Tidak, tak mungkin. Awak buat apa di sini? Kenapa awak di kerusi tu? Mana I? Hakim yang berdiri di belakang saya menambah dengan dingin. Aura Capital adalah firma yang dikendalikan oleh amanah keluarga peribadi Ketua Pegawai Eksekutif Fatin Nabilah. Tiada pengerusi, hanya ada Ketua Pegawai Eksekutif Nabilah, crash. Seluruh pandangan dunia Irfan hancur. Isteri yang dia layan seperti parasit sebenarnya adalah gergasi yang dia tidak akan dapat capai. Semua yang dia sangka telah dibina hanyalah pertunjukan wayang kulit di telapak tangan isterinya. Tidak, saya tidak percaya. Irfan merangkak bangun, menjerit ke arah saya. Awak cuma suri rumah. Macam mana awak boleh jadi Dari mana awak dapat semua duit tu? Saya berdiri dan berjalan ke arahnya. Bunyi tumit saya di lantai marmar seperti degupan jantungnya. Irfan, awak dah lupa ke apa maksud Nabilah? Keluarga Nabilah di Kuala Lumpur telah berada dalam bidang kewangan selama lebih 100 tahun. Apa yang datuk saya tinggalkan bukan hanya sebidang tanah itu. Ia adalah rangkaian amanah global. Saya sembunyikan segalanya untuk berkahwin dengan awak. Saya memasak dan membersihkan untuk awak. Percaya bahawa cinta boleh merapatkan jurang. Tetapi awak, saya menyentuh tali lehernya yang kotor dengan jari saya. Awak tersilap burung Phoenix dengan ayam. Awak menyangka mutiara adalah batu kerikil. Awak menghabiskan wang saya untuk memberi makan barang palsu murah itu. Saya memandang Suraya dan berkata, dan awak menyangka awak seorang lelaki hebat. Suraya, awak nampak sekarang, lelaki yang awak susah payah curi ini tidak bernilai tanpa saya. Dan awak kurang daripada tiada apa-apa. Suraya menjerit dan rebah ke lantai, menangis teresa-esak, wajah Irfan pucat lesi. Dia tiba-tiba jatuh berlutut di hadapan saya. Fatin, saya salah. Saya begitu buta. Tolonglah, demi 7 tahun kita bersama, selamatkan saya. Aura Capital beli hutang saya. Itu bermakna, awak pemiutang saya. Awak boleh maafkan hutang tu. Kan, Fatin, saya cintakan awak. Saya betul-betul cinta. Saya memandang bentuknya yang menyedihkan dan gelombang emosi terakhir dalam hati saya terdiam. Maafkan hutang. Saya ketawa. Bunyi yang tajam, tanpa humor. Irfan, awak masih tidak faham sifat modal. Modal makan darah. Saya membeli hutang awak bukan untuk memaafkannya. Saya menjentik jari. Hakim, bawa hidangan utama. Hakim mengeluarkan fail tebal dari beg bimbitnya dan melemparkannya ke hadapan Irfan. Encik Hakimi, ini adalah laporan dari audit penuh Aura Capital terhadap Titan Holdings. Kami telah menemui bukti penipuan perakaunan yang teruk selama 3 tahun terakhir. Yang paling ketara, sejumlah 58 juta ringgit telah disalurkan ke akaun peribadi awak dan Cik Suraya. Di bawah Undang-Undang Persekutuan, ini merupakan penyelewengan dan pecah amanah fidusiari. Memandangkan jumlahnya, awak menghadapi hukuman penjara minimum 15 tahun. Badan Irfan menjadi kaku. Fatin, tolong. Kalau awak laporkan ni kat polis, saya habis. Saya suami awak. Bekas suami. Saya membetulkan. Dengan jijik menolak tangannya. Masa awak bawa kekasih awak masuk rumah saya. Masa awak ugut nyawa abang saya. Awak anggap saya isteri awak ke? Saya memandang Suraya yang menyorok di sudut. Cik Suraya, awak bersubahat. Kalau awak tak nak masuk penjara dengan pesalah utama, awak ada satu pilihan. Beri keterangan bahawa ini semua idea Irfan, bahawa awak dipaksa. Kalau awak beri bukti sokongan, awak mungkin akan terlepas dengan parol. Kata-kata itu menyalakan naluri kelangsungan hidup Suraya. Dia melompat berdiri, menuding ke arah Irfan. Betul, semuanya dia. Dia ugut saya. Dia beritahu saya dia akan ceraikan awak. Kata awak cuma wanita tua yang dah tak guna. Dia beritahu saya duit ni bersih. Dia mengeluarkan telefonnya yang pecah dari bagnya. Saya ada bukti.
Saya rakam setiap kali dia bagi saya duit. Suraya, awak pengkhianat sialan. Irfan meluru ke arahnya dan kedua-dua mereka mula bertengkar lagi, kali ini dengan keputusasaan haiwan yang terperangkap. Pintu bilik persidangan dibuka lagi dan kali ini pegawai polis beruniform masuk. Irfan Hakimi, Suraya, awak ditahan atas tuduhan penyelewengan dan pecah amanah fidusiari. Sebaik sahaja gari diketuk, Irfan sepenuhnya hancur. Ketika dia diheret pergi, dia merayu. Fatin, kalau saya dari awal. Tiada kalau, saya berkata, berpaling memandang keluar tingkap. Awak pilih jalan ini, Irfan. Sebaik sahaja awak memutuskan untuk mengkhianati saya. Pengakhiran ini sudah tertulis. Pejabat menjadi senyap. Hakim menghulurkan tuala basah. Bos, awak tersentuh sesuatu yang kotor. Saya mengelap kaki seluar saya di mana Irfan telah mencengkamnya dan membuang tuala basah itu ke dalam tong sampah. Hakim, maklumkan kepada media, tajuk utama akhbar The Star esok pagi adalah ini. Kejatuhan seorang taikun, hartawan dan kekasih ditangkap bersama. Aura Capital mengumumkan pengambilalihan bermusuhan Titan Holdings dan sebarkan bukti penipuan cukai ibu bapa dia juga. Hapuskan seluruh keluarga itu secara sosial dan kewangan. 6 bulan kemudian, Irfan berada di dalam sel tahanan menunggu perbicaraan. Saya mengaturkan satu lawatan terakhir. Melalui kaca tebal, dia kelihatan 10 tahun lebih tua. Fatin, awak datang. Suaranya bergetar. Awak datang nak selamatkan saya kan? Kalau awak cuma tulis surat kepada hakim, saya boleh dapat parol. Saya mengangkat gagang telefon. Masih bermimpi, Irfan. Ibu bapa awak juga telah ditahan atas tuduhan penipuan. Suraya, dalam usahanya untuk mendapatkan pengurangan hukuman, bercerita seperti burung kenari tentang setiap jenayah yang pernah awak lakukan. Awak menghadapi hukuman penjara minimum 20 tahun. Saya menunjukkan kepadanya gambar kami dari Majlis Convocation College kami 10 tahun lalu. Saya cintakan Irfan dari dulu, miskin tetapi penuh impian. Bukan lelaki awak hari ini yang menggunakan wang saya untuk menyokong kekasihnya selama 7 tahun terakhir. Saya di belakang setiap kejayaan awak. Awak tidak mencapai apa-apa sendiri. Awak hanyalah anak manja yang saya lindungi terlalu baik. Kebenaran itu sangat kejam sehingga Irfan rebah di kerusinya. Dia menyedari segala yang dia sangka telah dibina hanyalah ilusi. Titan Holdings telah dinamakan semula sebagai Aura Industries. Saya telah merobohkan pejabat awak dan mengubahnya menjadi ruang rehat pekerja. Nikmati kehidupan baru awak di sana. Dunia di luar adalah tempat yang sangat menarik, tetapi ia tidak akan ada kaitan dengan awak. Saya meletakkan gagang telefon dan berpaling. Saya dapat mendengar jeritannya di belakang saya, tetapi saya tidak menoleh ke belakang. 5 tahun kemudian, Manhattan, Kuala Lumpur, ibu pejabat Aura Capital. Dari tingkat atas apa yang kini menjadi tapak suci kewangan global, saya melihat keluar tingkap. Dalam 5 tahun, wilayah Aura Capital telah berkembang 10 kali ganda. Dunia memanggil saya Medusa dari Timur. Bos, Hakim, kini Ketua Pegawai Eksekutif Global Aura Capital, masuk. Berita dari Kuala Lumpur. Irfan Hakimi telah meninggal dunia. Serangan jantung di bilik air wad psikiatri penjara. Mereka kata dia memegang sekeping majalah Time yang koyak dengan wajah awak di muka hadapan. Doktor fikir dia meninggal dunia akibat strok yang disebabkan oleh kemarahan selepas melihat gambar itu. Saya meletakkan cawan kopi saya. Berita itu tidak membangkitkan sebarang emosi dalam diri saya. Ia hanyalah penutupan terakhir satu bab. Dan Suraya, masih di penjara, depresi dan penderaan dari banduan lain telah menjadikannya tua. Dia dalam lingkungan 30-an, tetapi kelihatan seperti dia dalam lingkungan 50-an. Mereka kata, dia hidup setiap hari dengan penyesalan. Kuburkan cerita-cerita itu. Nama saya tidak patut disebut bersama dengan sampah itu lagi. Faham? Hakim mengangguk. Dia meletakkan fail baru di atas meja saya. Bos, laporan akhir projek Genesis. Objektifnya adalah pengambilalihan gergasi kimia Jepun yang memegang monopoli 60% dalam pasaran fotoresist semikonduktor global. Mereka terbukti sangat menentang. Saya membuka fail itu. Ini adalah mangsa 1000 kali lebih mencabar daripada Irfan Hakimi, tetapi itulah yang menjadikannya menarik. Tiada istilah barang yang tidak dijual. Saya tersenyum. Hanya harga yang tidak sesuai atau situasi yang tidak cukup menyakitkan. Saya berdiri di hadapan peta dunia. Mata saya tertumpu pada wilayah Jepun yang masih belum ditakluki.
Hakim, aktifkan rancangan B, serang setiap titik rantaian bekalan mereka, sebarkan bukti akaun luar pesisir keluarga pengasas satu persatu. Dalam kamus saya, ada penyerahan diri, tetapi tiada kegagalan. Ya, bos. Tepat pada saat itu, pintu pejabat dibuka dan anak perempuan saya yang berusia 4 tahun, Chloe, berlari masuk. Dia adalah segala-galanya bagi saya. Dihasilkan 3 tahun lalu dengan penderma bahan genetik yang paling sempurna. Mama, ekspresi dingin saya cair. Saya mengangkatnya ke dalam pelukan saya. Apa sayangku, saya nak tengok Mama tangkap raksasa, katanya, menunjuk ke peta. Saya mendukungnya ke tingkap. Matahari terbenam mewarnai Sungai Klang dengan warna emas dan merah tua. Chloe, lihatlah di sana. Jika Mama cukup kuat, seluruh dunia ini akan menjadi taman permainan awak. Apa jua raksasa yang awak temui, mereka hanya akan menjadi batu loncatan untuk mengangkat awak lebih tinggi. Chloe mengangguk. Matanya bertemu dengan saya. Saya nak jadi ratu macam Mama. Awak akan jadi. Saya mencium dahinya dan untuk seketika, saya teringat wanita saya yang dulu, menangis dalam hujan 7 tahun lalu. Wanita itu telah mati, dibunuh oleh pengkhianatan. Dan kini saya berdiri di puncak dunia, memandang dunia baru yang telah saya cipta. Perburuan baru sahaja bermula.